Bila kita dapat untung, suka hati kita nak belanja apa kan. Kita ni business owner, suka hatilah kan kita nak pergi melancong ke. Dia fikir, oh I buat benda baik. So adalah orang nak bentangkan Permadani Merah untuk dia. Percayakan cita-cita. Oh, bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Jom join iskan maju selalu. Impian besar, usaha jitu. Islamkan bantu. Assalamualaikum dan salam Kesusahan Malaysia. Hari ini kita menonton InScan Biz Live, suara rasmi dalam membina keusahawanan yang berimpak dan mampan. Saya Anja Julia Abu Bakar dan bersama saya Zamzana Muhammad Arifin. Dan kami berdua merupakan antara usahawan sosial di Malaysia. Bercakap tentang usahawan sosial ni kan, bersempena dengan Hari Malaysia ni, Zam, kita nak membicaralah tentang perusahaan sosial dan bagaimana model bisnes ini membantu dalam menyumbang pembangunan negara, membantu komuniti dan juga sebagai ejen perubahan. Okey, bercakap tentang keusahawanan sosial, mungkinlah saya kena kongsikan jugalah, Zam, apakah jenis perusahaan sosial yang kita jalankan. Okey, untuk saya, perusahaan sosial yang saya jalankan adalah Athena Holding Sdn Bhd. Kami merupakan pengeluar produk tuala wanita dan misi sosial kami adalah membantu dalam menangani isu kemiskinan haid dalam menyumbang tuala wanita percuma kepada adik-adik di luar sana yang tak mampu nak membeli tuala wanita. Dan sahabat saya Zamzana merupakan founder kepada Pantang Plus, iaitu sebuah perusahaan sosial yang memperkasakan wanita B40 dan golongan rentan menjadi penjaga wanita dalam pantang ataupun confinement ladies. Dan mereka ini ditugaskan untuk merawat pelanggan, iaitu wanita yang selepas bersalin yang memerlukan rawatan berunsur tradisional seperti berurut, bertungku, menjaga bayi dan juga menyediakan makanan pantang. So itulah yang profession kami. Right. Okey, dia ni humble sikit sebenarnya. Okey, yang saya tertarik dengan Pantang Plus ni ialah apabila wanita-wanita B40 ni telah dilatih sebagai confinement lady yang bertauliah, mereka ni berpeluang untuk keluar negara. Ini yang menarik. Saya dengar mereka telah dihantar ke Itali, ke London, ke Dubai, merata lagi lah. Dan bila kita mendengar kisah-kisah pengalaman confinement lady ni, memang teruja lah, sebab mereka pun tak pernah menyangka akan pergi sejauh itu. Dan saya rasa Pantang Plus berjaya menaik taraf dan juga keyakinan diri para confinement lady ni. Betul kan, Zam? Betul, Anja. So apa yang kami tawarkan adalah pengalaman. Sebab ini adalah satu perjalanan kepada kerjaya mereka. So kita tambahkan supaya mereka boleh ada profil yang lagi bagus dan boleh mendapat keyakinan daripada pelanggan. Okey, jadi secara tak langsung kita tahu dah apa itu perusahaan sosial kan. Perusahaan sosial ni sama je macam bisnes lain. Kalau kat Malaysia ni kena daftarlah SSM ke, sama ada anda tu Sdn Bhd ataupun enterprise. Betul. Cuma inilah beza dia, unik dia, bukan beza, unik dia adalah selain daripada menjalankan perniagaan, jual produk ke, jual perkhidmatan ke, mestilah dapat untung kan. Berbeza kalau yang konvensional, yang biasa kita dengar tu, bila kita dapat untung, suka hati kita nak belanja apa kan. Kita ni business owner, suka hatilah kan kita nak pergi melancong ke, nak ambil staff lagi ramai ke, nak besarkan bisnes, nak keluarkan produk baru. Beza yang unik ini adalah perusahaan sosial kita ada allocate sikit lah kita punya keuntungan tu untuk kita bantu tackle isu-isu sosial yang ada dekat luar sana. Isu sosial tu macam mana? Okey, masalah yang berkaitan dengan pendidikan, masalah dengan kemiskinan tega, warga emas, belia OKU. Banyak lagi kalau kita nak sebut tentang orang kata orang-orang yang kita bantu tu, itu nanti kita akan ulas lebih dalam lagi lah. Tapi saya nak bawa penonton semua macam mana yang dikatakan perusahaan sosial tu, macam mana sejarah kan. Kita apa-apa mesti nak tahu sejarah tentang perusahaan sosial tu sendiri kan. Jadi Zam sebenarnya dia dah perusahaan sosial ni lebih kurang sebaya-baya kita lah apabila usahawan daripada Amerika Syarikat ni, Bill Drayton, memperkenalkan model ini di mana perniagaan yang dikawinkan dengan NGO. Macam mana lah maksudnya dikawinkan tu?
Okey, dia sebenarnya macam ni. Bila kita kata perniagaan, dia boleh je buat dia buat keuntungan dia berdasarkan produk dan perkhidmatan yang dia jual kan. Dan kita tahu juga NGO adalah sebuah pertubuhan yang fokus kepada kerja-kerja kebajikan, kerja amal apa semua. Bezanya yang berniaga ni dia memanglah ada duit dia kan, dia dapat untung. Yang NGO ni pula dia based on activity, aktiviti yang dia buat, cumanya dia tak ada duit sebab dia bukan orang kata entiti perniagaan. Jadi Bill Drayton merasakan daripada NGO ni sibuk nak ambil duit buat charity apa semua, apa kata masukkan juga model tu dalam model bisnes. Jadi senang cerita, perusahaan sosial ni adalah model hybrid. Hybrid lah, bukan kereta je hybrid perusahaan sosial ni pun hybrid, yang mana kita menggabungkan model perniagaan dan juga NGO supaya NGO ni lebih sustain. Kita bahagian yang sosial tu lebih sustain sebab wang tu datang daripada keuntungan syarikat, aktiviti perniagaan tu sendiri. Clear tak Zam? Betul. Kalau secara ringkas kan kita nak terangkan pada orang awam apa itu perusahaan sosial, itulah dia sebuah perniagaan hybrid menggabungkan entiti perniagaan dan juga NGO. Okey Zam, rasanya tadi saya dah buatkan semudah bolehlah nak fahamkan orang tentang perusahaan sosial ni. Jadi saya rasa kita berdua ni dah lebih 10 tahun rasanya kan menjalankan perniagaan dalam model perusahaan sosial ni. Dan alhamdulillah kita pula dilantik sebagai coach untuk mendidik usahawan-usahawan di sana macam mana nak mengamalkan model perusahaan sosial ni. Jadi sejak 2020 kita dah kita jadi coach dalam keusahawan sosial ni. Sebenarnya banyak yang kami ditanyalah dengan soalan-soalan cepu mas usahawan-usahawan kita kat luar sana, sebab masa tu perusahaan sosial ni memang masih asing dan timbullah kan macam-macam orang kata persepsi masyarakat ataupun umum di luar sana tentang perusahaan sosial. Kelas tak nak datang, tapi masing-masing main suka je buat persepsi masing-masing kan. Jadi ingat tak agak-agak awal-awal dulu apa yang antara orang kata persepsi salah umum tentang keusahawan sosial ni? Okey, saya rasa kan Anja, kita dah lalu berbagai-bagai fasa. So keusahawan sosial tu pun dah banyak kali dah dirombak. Jadi kita tengok daripada awal, mungkin dulu mudah, sekarang ni agak adalah dia punya makna-makna yang lebih mendalam. Dan bila nak sampai kepada pemahaman orang awam ni, mereka hanya ingat nak tolong orang. Tapi contoh dia kata saya nak tolong ibu tunggal. Contohlah kan. Tapi kita tahu kalau kata ibu tunggal, ada ibu tunggal yang T20, ada ibu tunggal B40. Jadi kita kena lagi spesifik. So kemudian dah digariskan golongan yang boleh dibantu ataupun golongan sasaran ni orang yang macam mana. Jadi ada yang tak boleh terima sebab cakap tak ada dalam dia punya kategori itu. Jadi saya fikir bila berlaku perubahan, perusahaan sosial tu sendiri dah kena cepat-cepat adaptasi apa yang berlaku dalam keadaan semasa. So ada yang kata okey dia nak bantu, contohlah Anja, dia nak bantu usahawan. Dia nak bantu usahawan dan dia namakan diri dia usahawan sosial. So benda tu tak tepat mengikut garis panduan sekarang. So ada yang kata macam tadilah nak bantu maybe pelarian pun tak tepat. Okey, jadi kesimpulannya dari masa ke semasa kita peka dengan perubahan dan dasar kerajaan dan kita ikut saja. Cumanya saya fikir dulu orang fikir nak bantu orang ni kena tunggu sumbangan. Tapi bila ada perusahaan sosial, kita buat sekaligus. Kita berniaga dan kita ada peruntukan untuk salurkan keuntungan tu kepada siapa? Kepada golongan yang sesuai untuk menerima manfaat tu. Jadi benda ni yang kita nak educate. Jadi apabila kita dah melalui, saya rasa berapa banyak dah kan kelas kita buat, barulah sedikit demi sedikit nampak penerimaan tu bersesuaian dengan dasar yang telah digariskan. Maknanya bukan suka-suka cakap saya usahawan sosial kan. Sebab selalu juga kan Anja, kalau dalam kelas kan orang duk ingat
kelas social media kan, sebab ialah usahawan sosial kan. So yang tu pun kita kena betulkan persepsi itu. Okay, so bukan sebagai medium tapi sebagai keusahawanan. So sangat-sangat jauh beza dia. So itu yang saya tengok lah. Jadi persepsi itu saya rasa alhamdulillah kita dah cuba sedikit demi sedikit membetulkan dia. Tapi untuk perusahaan sosial ni sama juga macam bisnes biasa, ada je cabaran dia. Yang itu kadang-kadang usahawan dia tak fikir kena lalu benda macam ni kan. Actually sama je, tapi dia fikir I buat benda baik, so adalah orang nak bentangkan pemadani merah untuk dia. Kan? Itu saya setuju. Sebab bila kita kan kadang-kadang kita pun marketkan juga kelas-kelas keusahawanan sosial untuk orang awam ni. Dan saya banyak ditanya, Puan, kalau kita buat perusahaan sosial ni boleh dapat grant ke? Kan? So saya kata boleh belah. Kan? Mana buat, maksudnya bila kita buat bisnes ni sama je macam bisnes lain. Kan saya cakap tadi, unik dia adalah kat mana kita salurkan sebahagian daripada keuntungan kita kepada dalam usaha untuk menangani isu-isu yang sedia ada. Tapi bukan isu yang kita reka, isu yang sedia ada. Inilah kita bersyukur sebagai orang kata berada di Malaysia ini, kerana Malaysia antara negara walaupun termuda membawa masuk model Nizam 2015 ni. Kita baru 10 tahun berbanding negara-negara jiran yang dah sebenarnya dah lama apply, dah lebih 50 tahun apply model perusahaan sosial ni. Tetapi kita rasa bangga sebab kerajaan kita yang cepat mengambil, orang kata mengambil tindakan, orang kata action kan. Kalau kita talk no action pun tak guna juga. So berbanding kita punya negara-negara jiran, Malaysia antara yang terawal memperkenalkan penarafan perusahaan sosial. Dia ada garis panduan. Jadi kita rasa lebih macam kalau kita buat kat sini, kita bukan buat suka-suka kan, bukan syok sendiri. Kita ada mendapat sokongan daripada kerajaan. Itu yang kita nak. Seingat saya lah, salah satu conference yang saya hadir, Zam, masa tu conference tu dianjurkan oleh UNDP dan ada dihadiri oleh ramai kebanyakannya pertubuhan-pertubuhan lah dari negara-negara ASEAN. Dan apabila saya ada bercakap tentang bagaimana kerajaan kita kan dah mewujudkan satu kriteria dan memberi penarafan, so peserta macam panel-panel daripada negara lain, Filipin, Indonesia, macam terkejut. Masa tu tahun 2018, tahun 2019, mereka pun terkejut. Maksudnya baru tahu yang Malaysia memang sangat menyokong model keusahawanan sosial ni, dan mereka pula tertarik nak tahu macam mana selanjutnya kan. Jadi usaha-usaha macam tu yang kita banggakanlah sebagai rakyat Malaysia. Tetapi antara pengalaman saya juga, orang anggap kalau saya ada syarikat, macam mana saya nak buat perusahaan sosial ni? Saya kena buat NGO ke? Tak. Anda gunakan aja perniagaan yang sedia ada. Tak perlulah nak kena spend duit, nak buka lagi bisnes baru. Cuma anda fikirkan apa isu ada sekitar kita. Mungkin sebagai contoh lah, Zam, senang ceritakan, saya dah menjalankan perniagaan ni daripada 2010. Dan 2012 saya dihubungi oleh Mubalim-Mubalim Kristian di Sabah. Masa itulah saya baru tahu yang ada adik-adik kita yang keciciran, tak pergi sekolah. Ponting sebab tak mampu beli toilet wanita. Dan saya dapati mereka ni daripada kumpulan keluarga, ahli keluarga yang berpendapatan rendah, kurang daripada 500 sebulan. Dan pembelian toilet wanita tu memang macam luxury lah, benda-benda mewah. Dan disebabkan tiada wang tu, dia bukan tiada wang, bagi dia RM5 seminggu tu, kalau dia beli roti boleh makan, kalau beli pet tak kenyang kan. Jadi dia priority dia adalah makanan. Jadi dari situlah bila saya pun buatlah sedikit research, dan agak terkejut jugalah apabila ada satu data daripada UNESCO Institute of Statistics yang menyatakan masa tu Malaysia adalah 15,000 remaja yang kehilangan 5 ke 7 hari persekolahan, atau kita senang cerita 60 hari setahun sebab tak mampu beli pad aja. Jadi saya rasa macam tak boleh brain lah, apa ramai rupanya yang mengalami masalah seperti itu. Dan kebetulan lah sebab saya buat perniagaan, kita menjual dan mengedarkan produk toilet wanita, kita diminta untuk sponsor. Agak berat, tetapi tanpa saya sedari 2013 bila kita menjalankan membuat kempen girl empowerment tu, rupanya banyak sangat yang nak support dan memberi sumbangan dalam bentuk toilet wanita kepada adik-adik itu. Dan dari situ barulah saya realise sebenarnya kita bukan setakat
tackle isu yang short term, provide pad tu aja, tetapi outcome dia ni yang saya belajar juga masa dulu, yang mana kesan daripada pemberian pad tu guru-guru melaporkan tiada lagi ketidakhadiran. Jadi kita dah tackle kat situ. Dan tanpa saya sangka jangka panjang tu kita dah tackle juga masalah orang kata drop out daripada sekolah. Rupanya selain daripada Ponting, isu drop out pun agak tinggi di kalangan adik-adik di pedalaman Sabah Sarawak dan juga yang daripada kumpulan orang asli lah. Jadi dari situlah kita fokus nak ensure kita provide tolong wanita dalam masa yang sama kita menangani lah beberapa isu berkaitan adik-adik perempuan kita. So saya rasa macam tu jugalah dengan Pantang Plus kan. Okey, kita mula kerana kita nak empower unwed moms dan kita ada statistik 18,000 unwed moms setahun. So itu adalah jumlah yang sangat tinggi sebab itu adalah jumlah yang dilaporkan. Tapi kalau tak dilaporkan mungkin boleh pergi 5 kali ganda. So pada permulaannya macam mana kita nak empower unwed moms? So sama juga mungkin ada yang drop out kan, kemudian ada yang pergi balik ke masalah asal tu. Jadi kita tak boleh nak curb benda tu kan. So what we did ialah kita provide education on confinement care lah. Itu dari situ saya mula. Kemudian kita fikir kita nak buat benda yang lagi sustain ataupun benda yang lagi lestari. Jadi kita empower golongan rentan ni sebagai penjaga wanita. So that's how it is, dan sampai sekarang itulah juga memang core business dia. Sebab saya suka nak sentuh yang bila coach cakap pasal persepsi tu salah, persepsi yang salah tentang kesedaran sosial ni, kita jumpa ramai orang kata entrepreneurs ataupun usahawan, dia orang datang dekat saya dan cakap saya tak nak declare untung. Dia tak nak declare untung. Dia tak nak declare untung, sedangkan social enterprise ni kena buat aktiviti penyaluran keuntungan. So saya cakap kat mana kat mana kita nak suai padan benda tu kan. So puaslah kita cakap you kena declare untung, dan mereka tak nak declare untung. Of course sebab tak nak declare untung, sebab tak nak dikenakan cukai, tapi dia tak tahu benefitnya kan. Jadi kena educate balik. Dia kena declare untung supaya dia boleh buat penyaluran keuntungan. Dan mereka semua adalah golongan yang tegar, tak nak bayar cukai. Itulah silap sebenar. Tahukah anda, tiba-tiba kan, tahukah anda sekiranya anda mendapat penarafan penuh perusahaan sosial, anda akan dikecualikan daripada cukai. Best ke best kan? Betul. Best, so kan? itulah dia punya pendidikan tu, proses dia. Kita cakap kita declare keuntungan kerana aktiviti memberi manfaat tu datang daripada keuntungan yang daripada bisnes. Jadi bila orang tak biasa benda tu, mindset yang NGO ni kan, dia fikir ada sumbangan dia salurkan, ada sumbangan dia salurkan, ada bencana dia salurkan, it's all bermusim, berkala. Sedangkan dalam social enterprise, kalau kita dah gazetkan yang itu yang kita nak bantu, yang itulah yang kita akan bantu. So itu pun cabaran juga, memahamkan usahawan di luar sana bahawa kita kena bersedia, sedangkan kita mendapat keuntungan, dan dari situ barulah kita boleh salurkan keuntungan dia. Lepas tu tinggi pula 51% tu. Kadang untung dia kata, betul ke untung 51% nak bagi dekat golongan penerima untung manfaat? bersih. Masya Allah kan. So dalam kepala saya melalui, kita melalui terlalu banyak cabaran, sampai business coach yang kat luar sana yang konvensional kata, buat apa you buat SE? Buat apa you buat SE? You salurkan keuntungan kepada ni kan. Saya kalau ada untung, saya nak kat saya. Sebab tu saya cakap dalam kelas, kalau you rasa you nak buat untung sendiri, boleh. You nak kongsi pun boleh. Ini bukan paksaan, tapi ini adalah satu dasar yang dah wujud. Sama ada you nak sokong atau tidak. So at that time, pada waktu itu saya rasa macam sebab traditionally perniagaan kena untung kan, dan untung tu nak buat benda lain lah. Kan. So kemudian nak tolong orang yang salah, golongan yang salah, golongan macam usahawan perlu ke dibantu dengan keadaan tu, dan digelar usahawan sosial kan. So kita lalu benda tu. Jadi perjalanan tu agak panjang lah nak memahamkan. And berbalik kepada Pantang Plus, sebenarnya kami tak pun bersedia ketubuhnya organisasi tu nak jadi social enterprise. Tidak.
So apa yang kita buat bila kita memperkasakan wanita golongan rentan, golongan miskin bandar yang memang ada dalam golongan sasaran tu, baru kita tahu kita boleh memohon penarafan perusahaan sosial. Panjang tu dia punya perjalanan tu. Jadi setiap kali dasar bertukar kita memohon lagi. Kan dasar bertukar memohon lagi. Punyalah sabar kan. Tapi sebab dah itu matlamat penubuhan syarikat dan alhamdulillah lepas. So ada bila dah tukar dia punya kriteria tu dah tak lepas dah. So itu yang kita tengok. Jadi bagi saya bukanlah kata macam I nak jadi usahawan sosial, tiba-tiba dia dah jadi usahawan sosial. Sebab dia kena lalu proses. Dan dia tak faham dan dia nak question balik pada kita yang dah season ni. Kita dah get used to it lah. Dah tak ada isu dah kan. Okay, mungkin kita kalau dengar daripada apa Azam mention tadi, kita mesti ada data. Macam bila saya sendiri sebutkan tahun 2012 tu saya dapati ada 15,000 remaja Malaysia yang ponting lah, yang pergi sekolah ni ponting setiap bulan 5 ke 7 hari setiap bulan. Dan Zamzana pula share di Malaysia kita ada 18,000 unwed mothers, ibu-ibu muda yang tak berkahwin kan, yang melahirkan, dan perkara angka tu meningkat. Jadi apa yang saya rasa kami berdua nak sampaikan tu adalah nak buat perusahaan sosial, nak tackle isu sosial tu mesti ada back by data. Kan kita kata kalau tak ada data, tak ada fakta, apa namanya, auta lah kan. Jadi kita tak nak anda reka tiba-tiba cipta masalah tu mesti ada back by source yang mana, source yang rasmi. Jangan macam suka-suka hati kat kampung saya ramai ibu tunggal kan, tiba-tiba dia jangan guna perkataan ramai, jangan guna perkataan banyak. Dan bila kata nak bantu ibu tunggal ni pun banyak kategori. Ada je ibu tunggal yang kaya raya kan. Jadi kita kena lebih spesifik. Jadi itulah antara orang kata yang kita lalui lah sepanjang kita 5 tahun sebagai coach yang melatih usahawan-usahawan yang berinspirasi atau terinspirasi hendak menjadi usahawan sosial ni. Dan ini saya satu lagi soalan-soalan yang famous Amos lah yang tanya kat kita ni kan. Apa bezanya syarikat saya buat CSR, so kami pun SE ke? Ni lah. Ini memang paling terbaik lah, terbanyak orang tanya kan. Okey, mungkinlah saya boleh kongsikan sikit. CSR tu apa? CSR tu adalah Corporate Social Responsibility, yang merupakan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan image, branding syarikat. Pasal apa? Perasan tak kalau kita buat aktiviti CSR, penghujung dia mesti ada apa? Ada press, ada makan-makan, ada ambil gambar. Tak sampai sejam dah keluar kat social media, esok dah keluar kat media-media cetak apa semua kan. Memang confirm lah itu memang untuk aktiviti marketing, dia nak naikkan brand dia. Cumanya CSR ni dia lebih kepada bermusim. Dia akan ikut apa isu yang bukan isu, aktiviti yang banyak syarikat-syarikat lain buat. Contoh, kalau tiba-tiba satu syarikat tu buat pasal back to school, dah semua masing-masing semua buat back to school. Tapi kalau dari segi kami kan, orang kata usahawan sosial yang faham, yang dah dilatih macam mana nak memahami tentang impact mapping tu, bila kita buat pemetaan impact tu kan, kat mana outcome sebenar kalau kita buat aktiviti. Bukan saya tak ada nak menjatuhkan lah, aktiviti tu bagus, kita menyumbang kepada adik-adik, kepada komuniti tu memang bagus. Cuma kita tengok dia punya kelestarian dia, elemen sustainability tu, itu penting tu bila kita cakap tentang elemen kelestarian ni lah. Beg sekolah ni bagi saya, kita beg plastik merah tu letak buku tu pun beg sekolah kan. Tak perlu fancy pun. Tetapi bila fancy tu pun mungkinlah alasan dia supaya adik-adik ni berkeyakinan tinggi kan dapat pergi sekolah. Tapi lepas 3 bulan tiba-tiba beg terkoyak. Adakah kita akan buat lagi sekali aktiviti pemberian beg tu? Memang tak kan. Jadi kalau dia lepas 3 bulan beg dia koyak, dia rasa dah tak ada keyakinan, kita nak bantu macam mana? Jadi bagi saya, kalau allocate, diorang allocate ni bukan sikit-sikit tau. Allocate 100,000, 300,000. Sebab sekali jalan aktiviti tu memang melibatkan 500,000 kanak-kanak dia nak bagi beg sekolah tu. Bagi saya lah, duit tu kalau katalah ada 100,000, baiklah dia hire unemployed grad contoh kan, graduan yang masih menganggur kat kampung tu, sekurang-kurangnya dia boleh tak ajar matematik, boleh tak ajar sains, boleh tak ajar English, supaya kita nampak dia punya impact yang lebih besar di mana adik-adik ni kita tengok sekolah dia macam mana, dia punya orang kata
level penguasaan bahasa Inggeris dia ke, pemahaman matematik dia, dan lepas setahun, lepas 6 bulan, bagaimana kemahiran mereka bila membuat matematik. Kita nampak, kita boleh ukur. Jadi bila kita cakap impact tu, mesti sesuatu yang boleh kita ukur, measure. Baru kita boleh comparekan dengan sebelum dan selepas. Kalau kita buat aktiviti macam beg sekolah tu, lepas 3 bulan, lepas 6 bulan macam mana? Adakah ianya meningkatkan keyakinan diri tu selari dengan peningkatan dalam dia punya pendidikan lah kan? Ya, sebab macam ni tau, kalau ada juga company tiba-tiba untung tak banyak, jadi tak adalah allocation CSR-nya ataupun kuranglah allocation CSR-nya. Jadi bergantung kepada keuntungan semasa. Kalau tengah banyak, dia boleh bagi banyak. Kalau tak ada, dia tak bagi ataupun tak ada terus. Jadi benda tu nampaklah tak lestarinya kat situ. So kalau dia masukkan objektif penubuhan tu sekali dengan membantu golongan yang disasarkan, jadi nak tak nak ikut percentage. Kalau untung dia 1 juta, 51% tu berapa? Kalau dia untung 100 juta, 51% tu berapa? Jadi benda tu lagi konsisten lah. Itu yang saya nak cakap. Dan kemudian ada juga organisasi yang memang nak lari dari cukai. Jadi dia memang nak jadi perusahaan sosial. Dia memang nak jadi perusahaan sosial sebab dia memang nak orang kata pengecualian cukai pun ada. So tadi cakap pasal yang elak daripada declare untung sebab dia tak nak bayar cukai kan. Yang ni ada. Dia ada untung, dia memang nak untung dan dia memang nak pengecualian cukai. So ada banyak senario. Jadi kita kena tangani juga satu-satu pemahaman dia. Sebab bila dia ada untung dan dia nak pengecualian cukai, dia dah objektif bukan kepada dasar keusahawanan sosial. Dia just nak pengecualian cukai. Jadi dia macam Anja cakap lah, dia nak tolong orang tu, dia random. Dia random. Asalkan dia kata, dia boleh cakap macam tu. Saya sediakan lunch kepada pekerja saya. Itu perusahaan sosial tak, Anja? Okay. So sebab dia kata pembelian macam tu boleh ditolak daripada keuntungan sebab dia entertainment to staff pun ada. So kita kena cakap, you kena bantu 17 golongan sasaran yang telah digariskan dalam dasar SEMY. Itu je hakikat dia. Okay. Bila Zam cakap pasal kumpulan sasaran tu, kalau kita masuk ke website SEMY ataupun Google je SEMY 2030, dekat situ ada garis panduan macam mana nak buat penarafan, 11 kumpulan matlamat perusahaan sosial dan juga 17 golongan sasar yang kita nak kata bantu. Contoh macam mungkin saya petiklah salah satu perusahaan sosial yang antara terawal lah kan, saing-saing kita dulu, iaitu Discover Muay Thai, yang mana dia punya fokus dia, golongan sasar dia adalah remaja yang berisiko tinggi. Macam mana remaja berisiko tinggi tu kan? Contoh macam adik-adik dia memang daripada umur kecil lagi dah terlibat dengan gangsterism. Mula-mula dia ikut-ikut je. Ada je macam dekat setengah kawasan di bandar ni sendiri, adik-adik umur 5-6 tahun dah jadi pusher dah. Dah bagi macam abang tu kata, dek nak RM5. Nak, kau nampak tak abang baju merah duduk sana tu? Kau bawa ni nanti abang tu kasih RM5. Dia sukalah kan sebab dia boleh beli gula-gula, dia boleh beli aiskrim. Tapi dia tak tahu sebenarnya kerja dia tu salah. Jadi bila dia membesar, dia dah tahu senang cari duit, dan bila dari situ dia mula terjebak dalam kongsi gelap kan, start pukul-pukul orang semua. Jadi Discover Muay Thai ni dia nak selesaikan isu yang menangani isu gejala belia berisiko tinggi ni dengan memperkenalkan Muay Thai, sukan Muay Thai yang mana dia lebih mendidik secara dalaman prinsip kepribadian individu belia itu sendiri supaya lebih hormat orang lain, tahu etika bersosial apa semua, dan dari situlah dia berjaya membawa daripada asalnya Zam 10 tahun dulu 8 orang yang dia bantulah, masing-masing yang pernah ada kes macam-macam, pecah rumah, pukul orang. Dan bila mereka melalui proses 4 bulan ni dengan Discover Muay Thai, barulah mereka sedar yang tindakan mereka selama ini salah, dan macam dah kira flash pula nak bantu lebih ramai pula belia-belia kat luar sana. Dan orang kata, habis apa untungnya dekat Malaysia ni kan? Macam mana kerajaan nampak perusahaan sosial tu memberi keuntungan kepada negara? Okey, saya share lah sikit lagi. Dia macam ni tau.
kita dalam bisnes ni, kita perusahaan sosial ni, kita dah tahu isu apa yang kita nak tackle. How kita tackle tu ialah melalui penyaluran keuntungan kita lah, sebahagian dari keuntungan kita tu. Dan okey, bila kita tengok kita punya golongan sasar tu, kat mana dia akan bawa kesan impak yang tinggi dalam masa next 5 ke 10 tahun tu adalah apabila mereka ni telah diberi latihan, kesedaran tu dah ada, mereka tahu apa yang mereka lakukan yang lepas tu salah. Jadi mereka diberi peluang, dengan skill mereka mendapat pekerjaan. So kita nampak tu satu. Dari pekerjaan tu, mereka dengan skill tu juga mereka dilantik oleh gym-gym tertentu untuk melatih sukan Muay Thai. Even syarikat-syarikat corporate pun engage diorang untuk bagi sesi latihan Muay Thai. Dan bila kita lihat balik lepas 2 tahun lah contoh, lepas setahun ke, bila kita pergi balik pada ahli keluarga dia, oh anak saya dah berubah. Dulu kan tak bagi duit rokok, habislah melayang pinggan periuk semua kan. Tapi sekarang ni dengan kita dia bagi duit. Bukan dia minta duit, dia bagi duit. Dan kita tengok pula, ada tak ada lagi dia terlibat dengan kes pukul ke, lumba haram ke. Rupanya dia bersih. Tak ada lagi dah dengan dengan dapat saman polis ke, kena tangkap masuk lockup. Kiranya bersih lah. Dan saya rasa yang saya paling teruja lah dengan Discover Muay Thai ni, bila salah seorang tu dah berkahwin. Bila berkahwin bermaksud dia memang dah jadi individu yang bertanggungjawab. Dia dah jaga anak orang kan. Dulu dia rosakkan anak orang. Dia dah jaga anak orang. Jadi kita tengok balik lah pada untuk negara lah pula kan. Mereka ni kalau katalah dibiarkan, dia akan melakukan jenayah dan dia akan masuk penjara, betul tak? Dan tahukah anda, ni tahukah lah pula kan, setiap kita kat Malaysia, yang saya tahulah data yang saya ada lepas, kita katalah kat kita Malaysia ni ada 50,000 banduan. Dan kos nak membiayai banduan ni sehari, seingat saya yang terbaru diberitahu saya dalam RM55. RM55 tu kali 50 orang, kali 50,000 sehari, berapa yang kerajaan kita dah membelanjakan. Dan bayangkanlah bila mereka ni tak masuk penjara, tak bergelar banduan dan bekerja, bayangkannya penjimatan walaupun memanglah kecil, tetapi kalau tak ada orang bawa perubahan kecil tu, macam mana kita nak create impact yang lebih besar. Jadi kat situlah bagaimana kerajaan kita nampak bagaimana orange economy orang panggil perusahaan sosial ni membantu juga dalam menyumbang orang kata kita punya pendapatan negara lah. Dan ini kalau kita google je lah kat luar, how social enterprise contribute to national income ke apa, banyak macam-macam data kita boleh nampak dekat luar sana. Ya. Okay, so saya suka nak sentuh tentang penjara ni sebab banduan ataupun bekas banduan, orang kena tahan adalah juga antara salah satu daripada golongan sasaran. Dan antara kelas yang kita dah buat, so peserta tanya macam mana nak boleh ke kita ambil banduan kan, ataupun orang kena tahan tu sebagai pekerja dan sebagainya. Jadi kami melalui proses mendengar taklimat sendiri daripada Jabatan Penjara, dan rupanya bila kita nak ambil banduan ni, bekas banduan orang kena tahan ni, kita melalui Jabatan Penjara, dia yang filter kan, dia yang saringkan orang ni sesuai industri ni boleh ambil, orang ni sesuai industri ni boleh ambil. Kalau tak, kita dapatlah orang yang pernah bunuh orang pula jadi pekerja kita kan. Jadi Jabatan Penjara memang dia punya objektif untuk memberi peluang kedua kepada ni banduan-banduan ni, tapi dia yang saring. Kalau orang ni sesuai untuk penternakan peladangan, dia yang bagi. Cuma punyalah beruntung je. Maksudnya kalau you nak ambil orang kena tahan, bekas banduan, tu pun dah dapat kerjasama daripada jabatan yang sepatutnya, which is the stakeholders ataupun key partners kita kan. So benda ni orang tak tahu. Jadi orang fikir kenapa kita kena ambil banduan, nanti kan dia dia nak bunuh orang ke, nak buat apa-apa benda yang tak baik ke. Rupanya dengan kerjasama stakeholders tu sendiri, mereka yang beri. Kerana mereka memang objektif, you kena bagi peluang kerjaan kepada mereka. Bila dia dah keluar, dia kena generate income lah kan untuk family dia. So dari situ kita tahu bahawa sebenarnya perusahaan sosial ni lebih daripada itu. Bagaimana you nak menyemarakkan yang kita memberi peluang pekerjaan bukan setakat ekonomi saja, tapi kita bagi peluang kehidupan. So benda tu yang kita rasa macam banduan takutlah kan nak ambil, banyak kan risiko dia kan. Tapi kita tak tahu, macam juga remaja berisiko dan sebagainya, mereka sebenarnya nak berubah, tapi masyarakat dah letak
palang dah. Tak nak macam tu. Tapi bila kita dengar, dia cakap memang Jabatan Penjara sangat mengalu-alukan mengambil bekas banduan sebagai pekerja kerana mereka perlu menjana pendapatan. So kat situ kita rasa macam sangat besar sumbangan pemain usahawan sosial ni dalam ekonomi dan juga dalam membentuk rumah. So itu yang nak tambahlah. Ramai yang tanya, boleh ke hire banduan kan? Saya cakap memang boleh, tapi kena lalu proses dia. Betul. Dan saya setuju Zam, sebab Alhamdulillah 2024 saya berpeluang dilantik oleh InScan juga bersama dengan SKM untuk kita audit, bantu beberapa koperasi di Malaysia untuk mendapat penarafan. Dan salah satu koperasi itu adalah koperasi Datuk Murad, Dusun Datuk Murad di di Melaka, di Air Melaka, dan mereka rupanya adalah warden, pegawai-pegawai penjara yang ada bekas-bekas banduan. Maksudnya banduan pra-bebas. Dia lagi 3 tahun nak dibebaskan. Ini yang jenayah kecil lah. Dan tahukah anda, memanglah ramai penjenayah dan banduan tu dalam penjara tu, tetapi antara kesalahan tu, diorang pun ada jenayah kolor putih. Maksudnya dia tak membunuh, dia lah curi sikit duit apa semua. Tapi saya rasa orang-orang macam tu memang dah insaf lah kan, bila dah masuk penjara. Daripada dunia mewah tiba-tiba masuk penjara, takkanlah tak taubat nasuha lagi kan. Jadi yang saya suka dengan penjara pra-bebas ni, dia beri latihan skill kepada bakal-bakal banduan yang akan dibebaskan, dan mereka dah boleh bekerja keluar. Cumanya dia akan balik semula lah ke penjara, ke pusat tahanan tu kan. Dia jadi macam correctional center yang dia diberi latihan. Dan apa yang saya suka dengan koperasi Dusun Datuk Murad ni ialah dia ambil data apa yang berlaku selepas mereka dibebaskan, dan ada yang mulakan pengusahaan sendiri sebab mereka dah dilatih macam mana nak buat tahu, proses kacang soya tu jadi tahu, buat tahu fa, dan mendapat pendapatan 3 hingga 5,000 sebulan. Dah boleh berdikari. Maksudnya bila mereka ni telah orang kata diberi latihan, berjaya berdikari, membuat pendapatan sendiri, dan ahli keluarga akan terus menyokong. Dia yang tak menyokong tu sebab apa? Kita balik sedih-sedih dengan dah lah tak bawa duit apa semua kan. Jadi keluarga pun mestilah tak senang. Tapi kalau kita balik bawa duit, mestilah orang suka kan. Betul. Saya rasa untuk perusahaan sosial secara amnya, sebenarnya kita memperjuangkan ekonomi. So sama ada peniaga ataupun golongan yang kita nak bantu ni, penerima manfaat, dari segi ekonomi tu sangat penting sebab untuk pertama melepasi garis kemiskinan kan. Kemudian kita tahu sekarang keadaan kan makin harga semua makin naik lah apa semua. Kat mana you boleh bantu? So kerajaan tak boleh nak bantu semua. Kalau kerajaan nak bantu semua pun berapa je yang dia boleh buat kan. Jadi itulah peranan perusahaan sosial ni, dia yang sama tampil dan bantu. Soal dapat pengolahan cukai, lepas tu bonus lah, boleh apply grant semua kan. Ya Allah, kalau kita tengok macam tu, you wujud sebab benda tu aja susah lah. Bagi saya susah sebab kita nampak ramai yang kejar benda tu pun kecundang juga kan. Memang yang tu reality lah. Saya memang tak boleh nak kata apa, sebab offer tu memang ada, grant tu memang ada, tapi itu bukan matlamat utama kita. Sebab kita sendiri bila kita dah jalankan perniagaan, kita kena tahu macam mana nak sustain. Nak sustain dari segi selain daripada kita buat sale biasa, kita kena ada kolaborasi. Jadi saya rasa kolaborasi antara perusahaan sosial dengan sektor-sektor swasta, sektor kerajaan ataupun even organisasi luar negara tu sangat penting, sebab dia dalam orang kata memainkan peranan dalam nation building jugalah kan. Model-model perusahaan sosial ni. Contoh siapa antara perusahaan sosial yang Zam pernah dengar yang membuat kolaborasi besar ni? Saya in spesifik saya tak pasti sangat, tapi saya nak bagi tahu yang bila saya ditanya apa kelebihan jadi perusahaan sosial ni, yang Anja cakap pasal berkolaborasi dengan badan-badan kat luar ni, dari mana dia orang jumpa kita? Tentulah daripada directory. Dari directory itulah yang orang akan cari, sebab memang dia nak bantu perusahaan sosial kan. Dia akan lalu ke directory, dan directory itu complete. Dah ada dah siapa yang
menerima penarafan tu. Dari situ kita dengar, macam mana orang jumpa you sebab daripada directory tu. Contoh Social Enterprise World Forum dan sebagainya kan. Jadi itu kelebihan yang orang tak nampak bila dia menerima penarafan kan. Jadi sebenarnya ramai orang nak bekerjasama dengan dia. Dia tak nampak benda tu. Kan. Saya memang setuju sebab peranan kerajaan pun dia dah bantu kan kita nak grow ekosistem perusahaan sosial, dan masa yang sama nak juga kata organisasi-organisasi lain di luar untuk mengenali. Jadi saya rasa peranan yang dimainkan oleh kerajaan sangat-sangat penting. Agensi-agensi yang dilantik pun peranan mereka sangat penting dalam memastikan orang kata ada kolaborasi, ada kerjasama, dan dari situ kita dilihat oleh sektor luar lah, maksudnya institusi syarikat-syarikat corporate yang saya nampak seperti salah satu perusahaan sosial Suri Inspirasi, Suri Lifestyle, milik rakan kami jugalah Puan Salina ataupun Kak Sally kita panggil dia, yang mana kita nampak peningkatan perniagaan Puan Sally yang banyak kolaborasi dengan organisasi besar seperti Hong Leong Bank, Paynet, dan juga banyak lagi lah. Saya rasa tak tersenarai lah dia punya berapa banyak syarikat-syarikat gergasi, syarikat besar bersama, sehingga kan daripada satu lokasi kecil, rumah kecil di Kelang tu, dia dah buka ada branch besar di Langkawi yang mendapat support yang banyak daripada organisasi besar, sehingga kan produknya orang kata dipamer di hotel-hotel 6-7 bintang di Langkawi tu. Paling baru paling best tu Zam. Memang banggalah sebab kita semua sama-sama kan daripada 2015-2016 ni, apabila kebetulan Raja Norway bercuti di Langkawi, dan apabila dia melihat Permaisuri melihat produk-produk Suri Lifestyle ni, dia bukan apa, dia kata dia nak order semua yang ada dekat Langkawi tu dan dia bawa balik Norway. Bayangkan, ini antara berita yang saya rasa kita perlu sampaikan, kongsikan agar ramai orang tahu bahawa it's not about the product, tapi the penceritaan, the value behind produk Suri Lifestyle tu sendiri, yang mana Kak Sally seorang ibu tunggal membesarkan sendiri 2 orang anaknya, yang rasanya dia perlu memberi peluang kedua kepada ibu-ibu tunggal di Kelang masa tu, bagaimana dengan skill dapat memberi orang kata peningkatan ekonomi. Jadi Kak Sally ni dengan skill yang dia ada, skill menjahit apa semua, dan dia mengumpulkan beberapa orang wanita ibu tunggal yang nak tak kerja part time, tolong jahit tu sikit. Maksudnya diorang ni memang ada kerja tapi memang tak cukup kan. Jadi bila Suri offer second orang kata part time job ni, dia dapatlah juga extra 3,500 yang mana lepaslah kan untuk anak pergi sekolah apa semua. Jadi dia buat pula upcycle. Dia dapat sokongan daripada syarikat besar seperti DHL, even Jean Levi's bagi dia bahan-bahan seperti denim, kain-kain denim ni, seluar denim, untuk dia tukarkan jadikan satu produk baru. Dia beri peluang kedua kepada produk tersebut, dan itulah asalnya dulu bagaimana Suri Lifestyle tu dia sebenarnya memberi second chance kepada produk, kepada ibu-ibu tunggal. Dan kini apa jadi? Bila kita nampak dia bukan setakat kita bantu, kita nak kena ada dia punya career path untuk kita punya golongan sasar tu. Jadi golongan sasar ibu tunggal ni dia dah dapat SKM 3 yang memang saya pun tak tahu lah SKM berapa lagi kan yang tinggi-tinggi ni, sehingga membawa ke pendapatan 5 ke 10 ribu. Sebab mereka dah boleh melatih, pergi bukan sahaja berada di Selangor tapi keluar dari Selangor dan melatih. Saya rasa macam tu jugalah dengan Pantan Plus kan. Bila saya dengar salah seorang co-founder lady daripada Terengganu yang tak pernah keluar pun, tak pernah naik kapal terbang pun, tiba-tiba tahu-tahu sampai London. Sampaikan dia pun menangis-nangis kan dalam flight tu. Dia kata kalau tak jadi tak masuk pelatihan Pantan Plus, jadi co-founder lady, tak merasa naik kapal terbang ni Zam. Yelah, dia kata kalau nak harap suami dia memang tak pergilah. Memang tak pergilah, tapi itu rezeki masing-masing lah. So saya nak cakap tentang Kak Sally ni yang saya suka sebab dia meneroka fashion. Terlalu banyak orang kata pemain fashion kan. Jadi macam mana dia nak jadi lain, dia nak jadi unik. Dan akhirnya dia memang menjadi kegemaran lah antara syarikat-syarikat fashion yang sangat besar seperti Uniqlo, H&M semua kan. So memang kita bangga dan kita tengok bagaimana dia nak mula.
Sebab tu saya cakap kalau kata kita nak buat SE ni sebab satu-satu benda sahaja, saya tak rasa dia akan bertahan. Tapi bila tujuan dia tu memang nak bantu dan wanita ni lah yang akan sokong dia. Kan, dan secara tak langsung dapat persijilan dan career path tu baguslah sebab akhirnya diorang pun boleh melatih orang. Mereka menjadi tenaga pengajar yang diiktiraf. So kita nak sustain. Jadi antara matlamat social enterprise ni boleh memberikan kehidupan yang lebih baik kepada penerima manfaat ni. Jadi tak adalah macam kalau dia ni rider sampai bila-bila dia ni rider. Tidak. Tak. Jadi usahawan sosial ada matlamat tu. Itu yang antara usahawan rasa macam dia tak boleh terima benda tu. Bagi dia kalau orang tu nak jadi tenaga kerja murah, jadi je lah sampai bila-bila. Tapi perusahaan sosial tak macam tu. Kita kena grow dia supaya dia akan berdikari dan dia akan buat benda yang sama kepada orang lain pula. Yang itulah saya fikir. Itulah sebenarnya kita ada banyak contoh-contoh memang menarik dan terinspirasi kalau kita betul follow rapat-rapat usahawan sosial kat Malaysia ni kan, hebat-hebat semuanya. Dan ada juga soalan lah, dia tanya macam mana saya nak tahu misi sosial tu. Saya ni berminat tapi saya tak tahu macam mana nak mula. So selalunya kan contoh-contoh kita bagi pada para peserta kita lah yang attend program kita ni, kita kata satu, ikut minat you. Contoh kalau suka baju, cuba buat dalam industri baju, sama ada tekstil ke, buat fashion ke. Tapi apa inovasinya? Kita kena masukkan elemen inovasi. Mungkin macam Kak Sally kan, dia guna fashion tapi dia buat upcycling. Dia dah kira kategori circular economy. Tu circular economy tu apalah pula kan. Jadi itu ekonomi kitaran yang mana kita nak kena wujudkan perniagaan yang sampai dah tak ada waste dah. Sebab kita nak reduce waste ke planet kita ni lah. Jadi Kak Sally bukan saja menjalankan perniagaan perusahaan sosial tapi terlibat dalam ekonomi kitaran tu sendiri. Dia reduce waste dan waste menjadi from trash to orang kata bernilai lah, ada harga, ada value. Jadi kita boleh tengok kita boleh type Sustainable Development Goal SDG, ada 17 matlamat Pelan Pembangunan Mampan yang diperkenalkan oleh United Nations. Dari situ kita tengok macam mana keterlibatan perusahaan sosial dalam nak basmi kemiskinan, nak bantu dari segi education. Education ada dua juga, rasmi dengan tak rasmi. Rasmi tu kita bantulah budak-budak yang tercicir, tak boleh membaca, umur 13 tahun pun tak boleh baca. So kita ada NGO perusahaan sosial yang tackle isu-isu macam ni. Kalau tak rasmi tu macam mana? Ada juga yang perusahaan sosial yang terlibat untuk anak-anak yang gelandangan, yang maksudnya salah seorang ibu bapa mereka tu ada IC tapi tak boleh pergi sekolah secara formal. Ada juga anak-anak yang orang kata disempurnakan, yang orang kata stateless ni. So mereka ada perniagaan tapi dia channelkan sebagai keuntungan dia untuk agar anak-adik ni diberi hak untuk mendapat pendidikan. Ataupun dari segi orang kata masalah kesihatan. Masalah kesihatan ni pun banyak juga kan. So kat mana kita nak tackle, yang mana lebih kita terpaut lah pada isu-isu tertentu tu. Dan mungkin juga kita boleh buat benda yang kita tak suka. Kita tak suka kena bully, kita tak suka tengok orang bully binatang contohnya. Kita buatlah something yang akan akhirnya memberi kita rasa kepuasan sebab kita rasa dapat menyumbang sesuatu. Dan tak rugi pun sebenarnya kalau kita ada elemen value yang tinggi bila kita jalankan perniagaan ni. Mungkin saya nak bagi contoh satu lagi. Ada survey dijalankan oleh Nielsen, sebuah syarikat yang kira antarabangsa ni lah. Saya rasa sekitar 2015. Dan dari research dia buat macam global consumer punya research, dan mendapati 66% daripada orang yang masuk dia punya research dia tu adalah golongan muda. 66% adalah mereka di bawah umur 40 tahun. Dan 66% ni pula memang lebih tinggi akan membeli produk yang ada nilai. Contohnya baik untuk environment, baik untuk manusia. Jadi kita nampak perubahan ni dah berlaku di mana sekarang ni leader-leader dalam orang kata yang nak tackle isu environment, isu sosial ni lebih kepada orang-orang muda. That's why kenapa kita lihat hari ni kat Malaysia sendiri pun banyaknya wujud perusahaan sosial baru yang
dipimpin oleh orang-orang muda belia. Orang macam ni lah yang kita nak, kan Zam? Betul. Mereka ni golongan Gen Z, Alpha, Beta. So dia awal-awal lagi dah rasa nak capai keseimbangan. Kan kalau golongan generasi sebelum tu kita fikir kejaya kan, tapi diorang ni awal-awal lagi dah kena seimbang. Kan kena seimbang. Jadi wujudlah terms-terms tu memang nak membantu orang. Cumanya dululah saya rasa kalau Anja pun tahu, dulu orang asyik bagi food bank je kan. Orang asyik bagi makanan je kan. Tapi sebenarnya bukan makanan saja yang diperlukan. Mereka dahagakan ilmu, mereka dahagakan tunjuk ajar, kemahiran. Itu yang lagi sustain. Sebab kalau kita bagi makanan tu dah rosak, dah tak adalah. Tapi dulu berlambat-lambat sebab kita pernah terlibat. Daripada kita bermula tu kita melihat benda ni semua, Masya Allah, lambatkan makanan lah pula kan. Tapi akhirnya kita sedar sebenarnya bukan itu. Mungkin dari segi peluang pekerjaan, dari segi kemahiran lah macam menjahit. Jadi bila dia dah ada kepakaran dan kemahiran tu, dia dah boleh berdikari. Sebab tu kita fikir social enterprise ni memang kena jadi ejen perubahan dan mengubah nasib dia ni. Jadi dia rasa macam sebenarnya dia tak ada orang pandang dia, tapi sebenarnya kita bagi dia peluang kedua dan sebagainya. Jaranglah orang nak tengok sampai perspektif itu. Sebab kalau kita fikir dari segi komersial kan, ada tenaga tenaga labor, cheap labor kan. Guna je cheap labor kan, sebab dia tak fikir dah nak impact lebih daripada itu. So that's what actually social enterprise is all about. Okey, kita pun dah berbincang panjang ni Zam. Pasal pusat sosial ni, itu baru dia punya foundation. Apa kata kita berehat sebentar dan kita ikuti video-video untuk program-program InScan yang akan datang. Silakan. Percayakan cita-cita. Bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Alhamdulillah, selepas apa yang saya ambil langkah yang telah diberitahu oleh coach, langkah marketing, post, gambar apa semua, ramai orang datang. Sebab tu yang macam dia kata, macam mana kami tak boleh tahu tadika yang cantik macam ni. Dia kata, macam mana kami tak boleh tahu tadika yang ada play school. Memang susah lah dapat play school di Manjung ni. Tapi rupanya ada. Saya kata tak lama dah buka, tapi mungkin kami tak nampak dan mungkin marketing saya yang tak kuat. Cita-cita. Bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Okey, kembali kita rehat sekejap tadi kan. Dan pada para penonton tu bolehlah orang kata masuk website InScan dan tengok program-program yang mana kita boleh sertai. Banyak lagi program-program akan datang yang akan dijalankan. Okey, itu cakap pasal kursus-kursus yang ditawarkan oleh InScan antaranya lah. Dan sambung baliklah kita punya orang kata perbincangan hangat kita tadi. Belum hangit lagi lah kan, masih hangat aja. Tentang perusahaan sosial, mungkin kita recap sikit lah. Maksudnya kita dah bincangkan tadi apakah itu perusahaan sosial, apakah matlamat yang perlu dicapai dalam perusahaan sosial, siapakah kategori yang dikatakan golongan sasar. Itu semua ada dalam website. Kita Google aja Semai 2030 dan segala orang kata butiran daripada penarafan, contoh, semua ada dalam tu, lengkap dah. Dan mungkin kita nak sentuh sikit lah bila buat kata okey lah, kita pun dah mulakan perusahaan sosial kita, tapi kita tak larilah daripada cabaran kan. Itu normal, mana-mana bisnes biasa pun semua ada cabaran dia kan. Apatah lagi perusahaan sosial, dah lah nak kena buat macam orang lain, buat pemasaran, aktiviti-aktiviti yang sama perlu dijalankan sebab kita nak, it's a process untuk kita dapatkan sale, untuk kita sustain kan. Tapi cabaran dia apa lagi? Kita nak memastikan kita ada golongan sasaran yang kita memang fokus untuk dia punya kat mana kita boleh bantu dari segi education dia ke, pendapatan, terutama dalam ekonomi lah, penjanaan pendapatan ni kan. Dan banyaklah sebenarnya cabaran-cabaran kan bila kita pun jumpa dengan peserta kita ataupun bekas peserta kita yang memang dah mula mendapat penarafan tunas, ada yang dah dapat basic. Tahniah lah pada yang dah capai
kata langkah pertama bila nak menjadi perusahaan sosial ni. Tapi kita pun kena ada set expectation kita kan. Maksudnya tak semuanya smooth. Baiklah kita kongsi apakah antara cabaran-cabaran tu. Mungkin Zam nak kongsikan satu cabaran utama lah kita ni dah 10 tahun ni kan. Cabaran sebab bila kita cakap pasal bisnes bisnes secara komersialnya sama je perusahaan sosial ke perusahaan yang biasa, dia tak lari. Cabaran bisnes banyak, antara dia kekangan modal. Kekangan modal membantutkan potensi pertumbuhan syarikat tu ataupun keusahawanan tu. Jadi bagi saya yang itu sebab bottom line kita nak tolong orang, tapi bila kita pun ada orang kata kekangan modal, jadi kita kena pilih. Kita nak bantu orang ke kita nak besarkan perniagaan. So kat situ memang berlaku banyak situasi-situasi yang akan mematangkan usahawan tu. So akhirnya sebenarnya pergi balik kepada asas dia kan. Anja biasalah orang kata back to basic. Dia kena berniaga. Memang kena berniaga kan. Bila tak berniaga macam mana nak tolong orang. So apa yang saya selalu cakap kalau peserta ni dia kongsilah cabaran dia. Then at the end of the day back to basics. We are doing business. So business comes first. Kena generate urus jual beli, kena ada jual beli. So bila you cakap pasal jual beli, okey katalah dia jual servis kan, kemudian siapa yang supply dia kan, cost of goods sold dia. Kalau kita cakap pasal bisnes lah, dan kalau yang itu yang basic pun tak boleh buat, jadi agak susah nak buat lebih daripada itu, iaitu penyaluran keuntungan kepada golongan yang disasarkan. So bagi saya lah cabaran yang paling besar adalah kekangan modal yang membantutkan pertumbuhan. Sebab peniaga ada banyak potensi, tapi antara membezakan perniagaan tu boleh maju atau ke depan adalah dari segi modal dia. So itu pertama. Jadi kadang-kadang kita kena tengok pula business model tu. Hari kita sentuh balik tentang business model. Jadi nak buat baik kan, nak buat kebajikan, adakah 100% orang kata jiwa raga diserahkan? Tidaklah kan sampai macam tu. So basis dia kita still berniaga. I think my first one ialah cash flow. Okay, kemudian berbalik kepada modal nak berkembang. Kemudian yang ketiga saya rasa tak kurang penting dia adalah talent ataupun bakat. Sangat-sangat susah nak cari yang berdaya juang. Sangat susah sebab kita melalui proses ni. Kemudian Malaysia pula, dia punya landscape pekerjaan ni dah bertukar. Semua orang nak jadi bos masing-masing kan. Tapi sebelum jadi bos, kalau dia tak ada pengalaman, dia pun tak boleh nak jadi bos lama. Dengan 1 tahun, 2 tahun, lepas tu berbalik kepada update resume lah. Kan, tu cerita dia. So talent pun susah juga nak cari. Susah kemain lah kan. Tapi itu antara cabaran orang kata rencah-rencah nak berniaga lah. Talent tu susah. Kemudian kalau boleh tambah networking. Kalau kita ni jenis memang tak bergaul lah, duduk bawah tempurung kan, dalam gua ke, memang susah lah. Memang susah nak buat apa ni orang kata jaringan dan juga connection. Sebab kita cakap tentang peluang, sebab kalau orang tengok sama ada untung ataupun pengecualian cukai saja tak memadai. Tapi kalau jaringan dia tak ada, macam mana dia nak expand kan? So itu antara cabaran dia lah bagi saya. So bila cakap pasal kesalahan sosial, you all kena berniaga. Saya tak boleh nak cakap macam mana lagi dah. It's not a charity. You all kena berniaga. So bagi saya suka bagi contoh, ada jual dan beli, transaksi jual dan beli. Kan, kalau jual produk, you ada supplier, you kena bayar. Kalau you jual servis, you kena bayar cost of goods sold. Itu paling basic sekali. Kalau itu pun kita tak faham, jadi kita fikir kita nak tolong orang, tunggu je orang kata dari langit. Hidup lah kan. Memang. Tak dapat, memang susah lah tu. Saya setuju sangatlah bila kata pasal modal tu Zam. Sebab saya rasa dalam 10 tahun ni kan, kita dah nampak ada era dia pattern tu lebih kurang lah. Maksudnya bila kita 3 tahun pertama kita dah survive. Sebab dia punya risiko paling besar untuk setiap organisasi tu terlungkup lah orang kata. Adalah 3 tahun pertama. Tapi kita ni dah 10 tahun kan. Ada tak lagi masalah macam tu? Memang ada. Sebab semakin kita orang kata matang,
akan datang ujian-ujian Ujian baru. kan. Ujian baru. Yang kita tak boleh expect pun. Tak pernah expect. Dan tak pernah Rasa expect. dah lalu macam-macam gunung dan orang kata kan gunung dan lautan dalam ada lagi. Rupanya kita macam nak explore angkasa pula Ya. dengan cabaran tu. Betul. Jadi yang secara kasar lah yang saya nampak adalah antaranya dia bukan pasal modal sangat, tapi contoh macam kami on growth stage masa tu dah tahun ke-5, tahun ke-6, bila kita rasa kita dah ready untuk mendapatkan suntikan dari segi pembiayaan daripada bank, kita nak buat loan lah maksudnya kan, dan kita dah ada transaction kita yang cantik, statement, tapi inilah yang kita macam terkejut sekejap je lah bila bank dia susah nak kenal pasti bila dia kata kita ni perusahaan sosial. Dia kata macam mana perusahaan sosial tu? Dia pun tengoklah kita punya website apa semua. So dia kata tapi dia ada tapi dia tu. Pos dia tu lama sikit. Dia macam nak bagi tapi dia macam tak nak bagi. Tapi dia nak bagi sebab dia ada KPI dia. Tapi dia tak nak bagi balik sebab nanti tak macam mana? Dia boleh survive ke? Dia nak kena allocate percentage dia. Jadi inilah dilema kami perusahaan sosial yang mana kami rasa perlukan bantuan daripada agensi yang maksudnya untuk feed diorang lagi information yang mana mereka ni tetap bisnes yang orang kata berdaya saing, berdaya maju, cumanya membezakan mereka adalah mereka ada tanggungjawab untuk orang kata membantu menangani sebahagian kecil lah isu-isu sosial dekat luar sana. Dan pengalaman kami lah di Athena sendiri kan, pernah sehingga sebuah bank menghantar dekat hampir 12 orang pegawai-pegawai atasan datang ke pejabat kami. Ni memang first time lah pengalaman kami kan, sebab dia kata dia nak fikir kat macam mana dia boleh design satu produk yang fit, fulfill usaha-usaha perusahaan sosial ni untuk dia offer dia punya produk dalam pembiayaan ni kan. Jadi kami kata tak apa, tak ada orang kata maksud yang terlambat, tak apalah, kita teruskan aja kan. Kita buat hampir 2 jam jugalah perbincangan tu, dan kita sekarang masih menunggulah apakah produk yang boleh bank ini, sebab saya kata adakah perlu mendapat kelulusan bank negara ke, sebab saya kata kan panjang lagi proses. Dia kata tak, dia kata kalau ini produk bank maksudnya kami boleh buat keputusan daripada dia punya, tak perlulah melibatkan lebih besar bank negara contohnya kan. Jadi kita pun lega, harap-harap dapatlah orang kata direalisasikan yang so called fulfill untuk mereka berikan kepada kumpulan-kumpulan orang kata perusahaan sosial. Sebab yang saya nampak antaranya adalah mereka lebih kepada memberi grant, bukan memberi pembiayaan. Grant ni tak sustain. Sekejap je. Ada yang dapat 30,000, ada yang 50,000, ada 100,000. Saya tak nafikan amat-amat membantu, tetapi takkanlah every year kita nak apply grant kan. Maksudnya memanglah grant tu kita ada orang kata privilege-nya, sebab memang dia dah tulis itu untuk perusahaan sosial. Tetapi kita pun naklah bagi adik-adik kita kan, junior-junior ni dapat. Kadang-kadang kita ni yang diberi perhatian lebih sebab kita dah lama. Dia dah follow kita punya impact apa semua. Tapi kita bukan nak pembiayaan, kita bukan nak dana grant tu, kita nak pembiayaan pula. Sebab itulah salah satu contoh yang kita boleh pergi lebih jauh, sebab kita dah ada strategi. Kalau beri kita grant 100,000 untuk satu projek itu membantu, tetapi peratusan yang sangat kecil lah Zam. Jadi saya rasa perlu ditukarkan peranan-peranan sektor institusi kewangan ni, selain daripada memberi dana. Banyak sangat program. Kalau anda Google pun, bank itu bagi dana impak lah untuk CSR dia apa semua. Memang bagus sebabnya kesedaran tu dah ada, dia dah nampak kewujudan perusahaan sosial. Tetapi what's next? What's next adalah bila kata syarikat, mestilah ada orang kata nak nampak peningkatan tu, dia mesti ada perancangan tu memerlukan suntikan dan bentuk pembiayaan, loan apa semua kan. Jadi sepatutnya kita ni fulfill under kriteria SME dia, tetapi ketidakyakinan institusi kewangan tu sebab dia dengar kita ni perusahaan sosial, dan atas saya rasa macam mungkin kurang pemahaman dia menyebabkan tak dapat kelulusan. Itulah antara cerita-cerita sedih kita ni lah. Yelah, saya suka lihat dia kepada dua. Sebab kalaulah satu perniagaan tu memang sedang membesar atau nak berkembang dan apply, okay, dia memohon pembiayaan. Kalau
dia boleh fokus lah, biasa unjuran dia boleh bayar balik, it's okay. Tapi kebanyakan kita mula ni memang yalah, cabaran social enterprise ni kan lain kan, jadi takut tak boleh nak sustain business tu dan membayar balik. Jadi saya selalu cakap cuba kita guna dulu apa kata resources yang kita ada, kan. So bila kita dah firm, dah agak kukuh atau stabil, kita boleh pergi ke the next level. Tapi kalau setakat memulakan, macam dulu kan memulakan perniagaan melalui pembiayaan, tapi belum tentu lagi pelanggan dia kan. So benda tu agak berisiko. Jadi ini saya kongsilah, kalau mereka fikir mereka hendakkan pembiayaan, kita kena pastikan yang pendapatan kita tu, yang kita buat unjuran tu mampu bayar balik. Okey, itu satu. Keduanya tentang grant. Grant ni pula ikut KPI itu. Kalau lah kata kita punya perniagaan ataupun kita punya social enterprise ni tak pergi ke situ, agak susah lah juga. Sebab you akan ambil masa tahu untuk deliver KPI yang ditetapkan dan untuk dapatkan grant tu. So bagi saya, that's why tak semua grant kita nak. Boleh sapu kan? Tak semua grant kita nak. Sebab kalau dia tak sesuai dengan objektif dan matlamat penubuhan kita, kenapa kita nak ambil? Walaupun kita kata kita layak kan. Tapi nak memenuhi KPI yang ditetapkan tu pun satu kerja juga. Kadang-kadang makan 12 bulan ke 18 bulan. So akhirnya matlamat asal kita nak berniaga yang sepatutnya kita dah ketepikan dia. So tak nampak growth kat situ. So on my side, saya fikir kalau betul-betul ideal, you memang boleh buat bisnes sendiri, bonus lah dapat grant. Pembiayaan tu bila you dah ada assured, orang kata memang assured, ada potensi untuk dikembangkan, tak salah. Sebab bagi saya at the end of the day, samalah buat bisnes kan. Cumanya janganlah ada persepsi you nak buat pembiayaan dan nak mulakan perniagaan. Bagi saya itu tak boleh. Dan setiap apa grant, semua kita sapu. 1,000, 5,000, 10,000, dia punya effort tu, dia punya masa tu kat situ, sampai saya tak boleh benarkan buat benda tu sebab dia terlalu memakan masa. Betul. Kita ni nak grow business, kita nak meet demand, kita nak create kita nak create orang kata penempatan kerja kan, semua kan. Tak sempat nak buat tu. Jadi ramai yang cakap, kenapa tak ambil grant tu? Kenapa kau tak ambil grant tu? Sebenarnya tak semua grant tu sesuai. Kalau KPI dia kata health tech, bolehlah, saya boleh pergi health tech. Kalau dia kata AI, deep tech, saya tak boleh pergi dah. Jadi kita dah tak boleh pergi. Tapi kalau kita nak sapu semua, you nak buat bisnes ke, you nak apply grant ikut KPI orang tu. So itu saya tengok lah, ada yang kecundang dan tersasar lah kat situ. So go back to kenapa organisasi you ditubuhkan. Ikut matlamat tu lah. Kan kita nak buat transaksi jual beli. As simple as that. So at the end of the day, walaupun cabaran banyak kan, you kat situ juga kan, maksudnya you still ada. Maksudnya kita resilient. Okay? Tapi kita berdepan dengan cabaran yang tak ada orang beritahu. Contohlah kan, awal tahun ni dengan, bagi saya lah kan, yang agak terjejas lah dasar luar Amerika Syarikat kan. Semua kena kan, semua kena kan. Tapi kita tak pernah expect pun tahun lepas kita akan lalu benda ni. So sekali benda tu berubah, semua benda kena berubah. So as usahawan lah kan, you kena prepare. Benda yang you boleh kontrol dengan benda yang you tak boleh kontrol. At the end of the day, contoh bagi saya lah kan, orang selalu cakap kat saya, Zam, orang beranak setiap hari. Adakah itu semua pelanggan saya? Tak. Tapi memang orang beranak setiap 3 minit kan. Tapi tak semua pelanggan kita. So kita firmkan dengan tujuan kita tu. Itu yang bagi saya membantu. Jangan berfantasi lah nama dia berfantasi, fikir yang indah-indah saja. Saya tak boleh bagi yang indah-indah aja. Sebab kita lalu ups and down tu banyak cycle. Sebelum COVID lain kan, masa COVID lain, lepas COVID lagi lain. Betul, saya setuju sangat. Saya suka ayat yang Zam cakap tadi, berfantasi. Pengalaman kami lah saya sendiri, Atina, kita memang dapat banyak geran dah. Kadang-kadang sebab kita pun kena fulfill lah, bantu dia juga untuk dapat KPI sebab tak ramai. Jadi bila tak banyak orang kata perusahaan sosial yang orang kata dah lebih 5 tahun ni, memang peluang agak tipis lah. Jadi untuk kami yang dah lebih 5, 7, 10 tahun ni, peluang tu agak besar untuk mendapatkan geran. Tapi sebenarnya kita pun ada air muka kita jugalah. Takkan dah 10 tahun pun kau nak geran juga kan. Tapi kita sebenarnya
membantu jugalah memberi KPI kepada organisasi tu untuk dia release. Kalau tak, duit dia ni pun dia tak boleh bagi. tak boleh buat tahun depan tak dapat pula lagi dana tu. Tapi dia makan masa tau. Makan masa. Saya setuju. Sebab yang ni dia punya effort tu baik kita fokus pada kita punya buat sale. Sebab nak duduk tu, kalau kita katalah contoh 5,000 lah kita dapat grant tu ni secara rawak lah. Dia punya kerja tu macam you dapat 500,000. Sumpah. Betul kan? Effort tu. Betul, dia punya rekod. And then kita ada ethics lah, you know. Kita tengok ramai yang menerima geran, dia pusing-pusing je kan. So saya tak suka benda tu. So kalau benda tu again saya punya ni, walaupun saya rasa macam should be sepatutnya kita layak kan, tapi kita tak sempat, tak done. Nama dia tak done sebab I kena meet demand dengan supply. So at the end of the day I kena cari dua-dua. Contohlah kan, untuk saya kena cari dua-dua. Demand daripada customer, supply daripada wanita B40 yang saya perkasakan tu. Itu pun dah full time job. It's all full time job. Lagi nak ambil masa nak meet KPI orang lain, saya rasa kalau tak sesuai saya fokus. I don't think so it worth it. Okay, kecuali lah benda tu banyak sangat kan. Contohlah kalau banyak sangat signifikan lah, kalau tak payah. Dan antara cabaran yang saya nampak, yang saya dan untuk usahawan di Borneo lah, Sabah dan Sarawak kan, kita tahu ada satu lagi macam di Semenanjung, kita kalau daftar syarikat satu je kita nampak SSM je kan, sama ada kita ni enterprise ke PLT ke Sdn Bhd. Tetapi di Sabah Sarawak ni unik dia, dia boleh daftar perniagaan dengan PBT, pihak berkuasa tempatan dia. Jadi itu je keunikan dia. Dan memang kami lah kan, kita semua kata notice benda tu, yang mana sebab utama syarikat-syarikat perusahaan sosial di Sabah Sarawak ni tak dapat mendapat geran kerajaan ni sebab dia tak fulfill. Sebab dalam kriteria tu hendaklah berdaftar dengan SSM. Dia tak ada SSM. Jadi dan somehow selepas dalam mungkin setahun 2 tahun tu dia notice yang patutlah mereka tak dapat. Dia tak tambah lagi satu lagi syarat sebab Sabah Sarawak PBT. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak awareness tu di kalangan agensi atau organisasi yang memberi geran tu, tengok juga relevan dengan kawasan-kawasan tertentu kan. Dan ada juga beranggapan bila yang dengar kita dia bantu orang asal, macam orang Kadazan ke Iban ke dalam buat craft tangan. Tetapi sebenarnya dekat Sabah Sarawak itulah yang majoriti. Kita di Semenanjung ni orang minoriti kita macam orang asli kan. Jadi bila kita dengar kita hire orang asal, dah memang dah tentu dah Sabah Sarawak tu orang asal. Komposisi populasi kan? Tu memang populasi tu tertinggi. Kalau di Sarawak memang Iban maksimum. So kalau dia kata dia bantu komuniti Iban, kita yang kadang-kadang tak sedar sebenarnya, bagus kan, macam kita anggap dia bantu orang asli. Tapi sebenarnya itulah orang kata, bukan nak kata salah faham, tapi apa ayat yang sesuai tu kita nak kata tak sensitif ke? Itu dah common sebenarnya. Kita yang fikir benda tu extraordinary pula. Kan, sebenarnya benda tu common sebab itu ialah populasi mereka. Tapi of course kita ikut balik, at the end of the day tengok balik ke dasar kerajaan, kalau kata orang asal ke orang asli ke. Sebab di Semenanjung orang asli tu sangat sedikit bilangan dia. So kalau kita nak bantu tu macam dengar macam ribu-ribu je orangnya kan. Dia tak besar. Dia tak besar, tapi kat sana besar gila. Dan saya mungkin ini kita terlalu vokal, tapi saya nak ambil peluang ni lah juga Zal. Antara cabaran lagi adalah bila kita berdua pernah juga terlibat dalam orang kata untuk polisi mendengar suara kita, tapi ada juga kebanyakannya kita diketepikan. Dah tahu-tahu dah jadi polisi. Jadi kadang-kadang saya bersuara juga masa nak buat sesuatu. Kenapa tak panggil kita untuk terlibat sama? Maksudnya kita rasa kita ada suara tu, kita mewakili ahli-ahli macam kita pun dalam terlibat dalam persatuan yang mana majoriti perusahaan sosial apa semua. So kita ada dah maklumat-maklumat, tapi kita perlukan saluran yang formal untuk kita sampaikan orang kata apa yang kita dengar daripada ahli-ahli kita lah, yang memang terlibat terus dengan ke grassroots ni kan. Jadi memang yang saya rasa perlulah kalau ada agensi-agensi ke kementerian ke, kalau katalah nak buat sesuatu yang melibatkan perusahaan sosial ke apa, jemputlah kami. Bukanlah saya berdua, ramai lagi perusahaan sosial yang dah mendapat penarafan dan dengar suara-suara mereka. Cuma ada beza tau. Ada yang suka ke depan, ada yang on their own. Sebab kita pun cakap lah, kalau kita nak membantu ataupun kita nak menyumbang ke arah pembangunan bangsa,
as bangsa Malaysia as a whole, datanglah ke depan, tampillah ke depan dan berikan buah fikiran. Tapi ada tu yang orang kata selesa, kan, selesa di belakang tabir dan rasa macam tak payahlah, tak ada orang nak dengar pendapat kita dan sebagainya. Tapi on the other side, actually government take into matters benda tu. Sebab kalau kata masa tu, I ingat lagi kita lalu beberapa siri dialog dengan kerajaan. We have to be very vocal masa tu. So kita sangat vocal sampai dah kenal lah. Memang muka vocal lagi. Sebab kita rasa you nak buat something yang against, contohlah macam dia kata, okay, penyaluran keuntungan je. Kamu ambil, mana boleh penyaluran keuntungan je kan. So kita ada orang kata sokongan operasi, kita ada sokongan bahan mentah. You pun boleh buat daripada situ. Niaga ni kreatif sebenarnya. Kalau you letak penyaluran keuntungan saja sebagai syarat menjadi social enterprise, tak ramai orang boleh buat, betul tak? So kita vocal benda tu. I ingat 2 tahun ke 3 tahun proses nak memahamkan balik kepada orang yang membuat dasar. Orang yang membuat dasar tu to make them understand. Dan Alhamdulillah, I rasa lepas tu dia orang faham. Sebab kalau tak, you tak boleh rigid tau. Because business is not like that. Business ni kreatif. Jadi kita tak boleh pergi sana, kita pergi sini. Asalkan matlamat kita nak tolong orang yang kita ni. Dan jangan pula tanya kenapa kau nak tolong orang tu. Tu salah. Sebab memang terlalu banyak orang tanya kenapa kau nak tolong orang. Kan, sebab kalau bisnes sendiri je. Tapi cubalah tengok cakap-cakap besar apa mereka buat kan. Ya, a part of CSR dan sebagainya. Kita kata dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So daripada situ kita nak buat sikit pun, tolong seorang 2 orang pun, it matters, you know. So bila kita bagi balik maklum balas tu kepada pengubah dasar, lama juga tu nak bagi dia faham. Because saya rasa bisnes tak rigid. Bisnes bukan tu je. Bisnes boleh jadi macam-macam. Jadi biarlah orang kata dasar tu dasar yang ramah. Ramah. Dasar yang mesra dengan pemain. Tapi itulah yang saya rasa saya agak lega jugalah kita kan. Rasanya 2-3 tahun kebelakangan ni kita dah dipanggil dah dipanggil untuk sama-sama menyuarakan atau memberi pandangan, cadangan apa yang boleh ditambah baik kan. Sebab kita ni antara yang orang kata, sebab kita network kita besar, jaringan kita terutama dengan pemain-pemain kata ekosistem perusahaan sosial ni. Jadi bila kita dengar pandangan-pandangan mereka, walaupun bukan semua boleh dia kita jadi general kan, sebab ada yang pandangan ni dia mewakili suara-suara macam kumpulan orang asli di utara Malaysia je, di pantai timur je, dia tak boleh mewakili orang asli satu Semenanjung. Ada juga yang kata dia bantu orang asal di Sarawak ataupun yang minoriti di Sarawak, tapi kita tak boleh generaliskan Sabah Sarawak. Jadi dekat situ saya rasa peranan agensi pengubah dasar kena okay, ini cabaran yang dekat, dia ada pinpoint kawasan-kawasan tertentu sahajalah. Dan baru situ dia boleh orang kata libatkan dengan researcher universiti, bahagian-bahagian akademik untuk memastikan kat mana yang mereka perlu fokuskan selari dengan apa dasar yang nak dibuat supaya lebih orang kata efisien lah kot, efektif. Saya rasa yang paling jelas ketara ialah bila keluarkan golongan daripada penerima manfaat. Itu memang kata bagi saya lah jugalah memang banyak bantahan daripada mereka yang sedang menjalankan perniagaan dan ada dasar memberi manfaat kepada mereka ni. Tapi kita puas juga, kita fikir sebab at the end of the day you tak boleh langgar kan, because dasar Malaysia pun memang macam tu. Jadi kita hormat benda tu. So itu pun rasa macam banyak jugalah ketidakpuasan hati lah. Tapi sampai kita fikir balik, because pelarian tu datang sini pun transit sahaja. Mungkin kita boleh cadangkan perjumpaan macam berkala setahun 2 kali ke. Tak adalah kerap, sebab saya rasa 6 bulan tu relevan lah untuk kita adalah highlight 5-6 isu penting ataupun 3-4 yang kurang penting dalam satu pertemuan, supaya benda tu boleh jadi dikaji lah kan. Terutama bila bab nak masuk belanjawan nanti, semua akan menunggu-nunggu berapa bajet yang diberi untuk impak sosial ni kan. There was one time kita design starter kit untuk social entrepreneurship tahun 2021 sampai macam tu, sebab nak memahamkan, because pengubah dasar because they are not business in practice. Kan kita nak fikir macam tu, sampai macam tu kita menelusuri supaya mereka faham
Dan I rasa after 3-4 kali jumpa baru dia orang accept. Which saya rasa at that time I sangat vocal. Tapi I bersedia lah masa tu. Sebab kita ada ramai kan SE, kita kenal. Cabaran dia kita tahu dan kenapa dia orang macam ni kan. Tapi when it comes to bila dasar ataupun polisi, tidak. Kenapa tak ambil kan, tak ambil kira benda tu semua. Kita tengok daripada awal lagi sebab I rasa social entrepreneurship di Malaysia ni pun ada yang berdiri di atas air mata juga kan, di atas air mata sebab memang tak semua orang terpanggil lah nak bantu golongan yang disasarkan tu, tak semua orang. That's why I fikir government pun tak boleh buat semua. Betul. Government memang tak boleh buat semua. Okay, so government pun mekanisme dia sangat terhad. So kalau dia boleh mengubah dasar dengan input daripada kita pun dah cukup bagus. Mungkin saya boleh bagi tips jugalah. Maksudnya bukan semua kita kena bagi tanggung pada kerajaan. Kita pun sebagai pengamal industri ni, practitioner ni, ada peranan tanggungjawab kita juga dalam menyampaikan cara efektif. Salah satunya melalui kalau kita sarankan usahawan sosial ni bernetwork dengan jaringan yang sedia ada dekat luar sana, dan juga pada usahawan sosial yang aktif ni lah, sekiranya anda dihubungi oleh pihak-pihak akademik macam universiti, tolonglah orang kata bagi orang kata respon untuk berkongsi apa yang anda lalui, cabaran anda, cadangan anda, supaya benda ni boleh dibawa. Dia kekurangan orang kata kalau kata kita nak beri sokongan ni, itu yang jadi masalah dekat sini. Jadi walaupun kita tahu peranan kita besar dalam membuat perubahan, ejen perubahkan kepada untuk membantu komuniti, tackle isu-isu sosial, environment, tetapi kita kena tahu allocate juga sebahagian kecil masa kita untuk menyumbang maklumat ini kepada researcher, sebab benda ni pun akan dikumpulkan, dibawa juga kepada bahagian pengubah dasar. Contoh, saya pun tak tahu sangat exact proses dia macam mana, tetapi saya notice ramai yang mengelak, alah dia buat untuk paper dia dapat doktor, kita dapat apa kan. Jangan ada that kind of scarcity punya mindset. Always ada abundance mindset, sebabnya kita tak tahu, mungkin maklumat yang kita bagi tu sebenarnya 5 tahun tu memang rupanya itulah yang antara missing puzzle yang kerajaan kita nak tahu. Contoh, jadi berilah kerjasama lah. Ini yang kata cabaran kalau kita nak kerajaan support kita, tetapi kalau kita pun tak nak bagi masa kita pun payah juga. Okay, so memang hangatlah perbincangan kita kan bila kita cakap pasal cabaran-cabaran ni dan peranan agensi dan juga pemain industri dekat luar sana. Okay Zam, apa kata kita berehat sebentar dan lihat video-video kisah-kisah usahawan. Percayakan cita-cita. Oh, bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Jadi saya kata, bila saya berfikir, kalau saya tak nak orang tengok apa tadi kau buat, saya selubungkan tadi kau ni, buat je dalam tu. Jadi bila kita sekarang ni tak fikir apa orang tengok. Kalau orang tengok tu bagus, manfaat pada orang lain. Tapi kita nak kembangkan bisnes, kalau kita tersorok-sorok, menyorok-nyorok nak bisnes macam belacan, ada lesen ke tak ada lesen, macam tu kan. Jadi kita bila kita cuba nak besarkan, tapi bila coach kata buka FB page, buka TikTok, buka tu, saya buat ada WhatsApp tu selalu hari-hari saya ni. Dan tu lah kata bila kita tengok view, hari-hari ada view, hari-hari ada orang like. Cita-cita. Oh, bring it back. Jadilah usahawan berilmu. Kembali kita hangat dah tadi kan, dah minum ni sejuk sikit kan. Okay. Saya cool down. Okay. Memang agak panas lah orang kata bila kita nak, kita tak boleh salahkan siapa, semuanya main peranan. Dan saya rasa peranan ni terutama kita lah pengamal perusahaan sosial ni, practitioner itself, untuk lebih orang kata terbuka untuk berkongsi. Jadi kenalah orang kata join mana-mana jaringan, kalau ada panggil talk, seminar ataupun libat urus antara agensi dan juga pemain industri ni, haruslah ambil peluang tu. Sebab kalau tidak, ini kita nak sampai mesti ada saluran.
bila ada channel macam ni dia offer peluang depan kita, ambillah peluang ni kan, kongsikan. Sebab kita tak tahu mana maklumat-maklumat yang kita nak sampaikan tu sebenarnya itu membawa perubahan besar apabila dimasukkan dalam polisi, dah gubal dalam dasar, dan tengok-tengok 5 tahun, oh ini sebenarnya idea aku ni kan. Jadi jangan kedekut, sebab kerajaan pun orang kata pihak yang bertanggungjawab pun tak tahu apa yang anda dah lalui dan apa cadangan-cadangan yang boleh, yang dikenal pasti boleh orang kata masukkan dalam polisi lah. Macam tadi Zam katakan, oh dia agak berat lah, macam kerajaan ni semua tak tahu, tak boleh buat semua kan. Tapi sebenarnya nak jelaskan lagi, sebenarnya nak jelaskan, kalaulah kita mengharapkan kerajaan semata-mata untuk menyelesaikan isu-isu sosial ni, dia tak sempat. Sebab dia ada limitation dia, pekerja tak ramai kan, penggubah dasar bolehlah, tapi siapa lagi yang akan sambung legasi tu? Contohlah kalau dia kata kalau kerajaan memberikan kad kepada orang kelainan upaya, tapi orang kelainan upaya ni perlukan menjana pendapatan juga. Kat mana dia nak bekerja? Kan? Jadi inilah social entrepreneurs ke depan, dan mereka mengambil golongan kelainan upaya ni sebagai sebahagian daripada operasi mereka. So government dah bagi certain things, jadi kita sambung. Tapi dia bukan untuk semua. Okay. Jadi kemudian mengendalikan golongan sasaran ni sebagai pekerja pun ada cabaran masing-masing, sebab ialah kita tak aspirasi untuk memahami mereka kan. Mereka kan berlainan sikit. So bila nak cakap benda ni, ni semua kenapa government tak buat ni, kenapa government tak buat tu. Kalau setiap tahun lah diberitahu bajet sekian-sekian, yang tu pun tak cukup, kau boleh nak lagi. Lepas tu kalau bagi banyak tu pun tak cukup, nak lagi. So sebenarnya apa yang kita boleh buat? Jadi orang kata no action, talk only. Kan? So kalau boleh kita sama-sama participate. Sebab tu saya cakap dalam satu-satu SE ni, kalau dia hire seorang atau 2 orang golongan kelainan upaya golongan sasar tu lah, sangat besar impact dia. Sangat impact. Sebab for all we know is more than 51% pekerja mereka adalah golongan ini. So itu yang kita masukkan, kita sama-sama terlibat. Jangan fikir macam ini bukan I punya area, ni salah orang ni salah orang. So cukuplah salah-salah ni kan. You buat apa yang you boleh buat. You boleh hire seorang, you hire seorang. You boleh hire 100, you hire 100. But at the end of the day, kita nak pergi balik. Saya suka sebab kita mengajar kan, kita berkongsi, kena bagi impact kepada kehidupan dia. Betul. Kepada kehidupan dia tu. So, you tak selama-lamanya you nak tengok dia ni jadi pekerja bebas ataupun cheap labor kan. Cheap labor. No, you kena empower dia. So that's how kita rasa itu lagi impact. So itu yang kerajaan nak tengok. You dah empower dia. You nampak tak effect tu nanti kepada orang yang dia pula berhasrat nak empower sebab dia dah lalu ni. Senang cerita macam ni lah, Anja. Mula-mula mereka ni penerima zakat. Lepas tu mereka dah tak nak dah terima zakat. Sebab mereka dah nak bayar zakat. Kita nak sampai macam tu. Itu yang kadang orang kata, ni semua orang ni tak buat. Tapi you punya sumbangan apa? Kan? So saya memang agak keras sikit lah. I think dalam kelas saya pun saya memang cakap, kalau kita cakap je, tak boleh, tak jadi. Kan? So at the end of the day, kita ada dasar yang kita nak capai. So government dah kata, okay, SCMOI bagi 20-30 kan, 5,000 SE perlu dilahirkan. So terasa juga kalau masih masih sikit, orang masih tak faham, orang masih salah menyalahkan. Itulah pendapat saya. Dah 10 tahun kan model perusahaan sosial ada kat Malaysia ni, patutnya dah ramai usahawan dah kenal pasti wujudnya ni, dah ambil tahu. Kalau tak pun sekurang-kurangnya macam mana mereka boleh melibatkan golongan syarat walaupun belum jadi SE tetapi dah start berjinak-jinak. Mungkin position receptionist tu boleh bagi pada OKU kursi roda contoh. Dia masih boleh fasih. Mungkin dia mempunyai kelayakan universiti, dia boleh berkata bahasa Inggeris dengan baik, komunikasi yang baik. So bagi peluang kan. Jadi
sebenarnya bila dia walaupun dia bukan SE tetapi disebabkan katalah dia hire orang yang berkursi roda, dekat bangunan dia pun dia siap buat laluan untuk ramp untuk kursi roda, dia dapat dah tax deduction dekat situ. So maksudnya daripada yang dia nak bantu, dia pun dibantu dari segi dah dapat tax deduction tu sendiri walaupun dia bukan perusahaan sosial. Jadi macam saya rasa memang kena ambil tahu, dan dalam 1.2 saya rasa 1.2 juta SME yang didaftarkan, 80% 90% tu SME, micro SME. Jadi bayangkannya kalau kita yang buat perniagaan ni, kalau kita jadi usahawan yang conscious pada sekitaran kita, apa yang kita boleh bantu, rasanya memang lagi meningkatlah ekonomi untuk golongan sasar ni, juga untuk perniagaan kita lah. Betul. Saya setuju tu sebab saya lihat sendiri sebab mungkin tanggapan kan golongan ni adalah orang yang mereka jauhkan. Bukan nak dekatkan, nak mendekati tapi makin jauh. Kan. Jadi tapi saya melihatlah contoh mereka ambil golongan kelainan upaya ni jadi barista. I think benda tu seksi gila. Saya rasa macam wow, jadi barista kot. So macam mana nak bagi peluang lagi kan? So diorang ni bagi tau. So saya rasa macam I rasa sebenarnya masih banyak lagi boleh diteroka. So it's not like ni semua orang ni yang kena buat, orang ni yang kena buat. So sampai bila-bila pun tak jadi. Jadi yang golongan kelainan upaya ni mereka nak pegang duit. Ya, betul. Sebab apa, kita bersyukurlah ada beberapa perusahaan sosial yang fokus kepada golongan cacat pendengaran macam silent TEDis, golongan autistik macam Kindness Cookies, dia latih mereka untuk buat cookies, dan Coffee for Good dia bantu belia-belia B40 ni dilatih yang lepasan sekolah yang tak ada yang even tak ada ambil SPM pun, tapi beri peluang dalam bentuk latihan jadi barista. Jadi macam kita perlu, orang kata, biar kita nak create lebih lagi Kindness Cookies, lebih lagi Silent TEDis, lebih lagi Coffee for Good, sebab memang tak menantangkan pun. Kata alah dah ada orang buat lah, tak nak buat lah. Tak. But Coffee for Good dia fokus pada Kuala Lumpur. Mungkin yang kat Pulau Pinang boleh buat yang sama, replicate je. Model tu dah memang berkesan. Kita buat kat kawasan-kawasan kita, region-region kita lah kan. Jadi bila kita cakap macam tu, di mana peranan perusahaan sosial tu sendiri yang dapat, orang kata, acknowledge daripada kerajaan kita kan, dengan memberi macam-macam, orang kata, perks lah, benefit kepada perusahaan sosial. Sebab dari segi cabaran tu semua kita dah dengar kan. Dan bagaimana ia menyatukan dia daripada eksklusif menjadi inklusif. Itu yang sekarang ni kita fokus kepada keusahawanan yang lebih inklusif, yang lebih dekat kepada kumpulan-kumpulan sasar. 17 Zam yang telah dikenal pasti kumpulan sasar, boleh masuk dalam website Semai, boleh google lah Semai 2030, dan itu dah mewujudkan orang kata macam unite orang. Maksudnya bila nak pula kita cakap pasal sempena Hari Malaysia. Hari Malaysia ni memanglah kita tahu Malaysia sendiri gabungan beberapa kaum kan. Sekarang ni kita nak lebih dalam lagi. Dia bukan setakat kaum, kita dah tak pandang warna kulit, tetapi kepada kumpulan-kumpulan ini sebenarnya. Macam mana kita rangkumkan mereka dalam kita punya ekosistem hari-hari kita kan. Macam saya sendiri baru-baru ni diberi peluang 2 minggu melatih usahawan OKU di Kelang sana. Jadi saya rasa sebenarnya saya yang dilatih, sebab melatih saya untuk menjadi lebih empathy, lebih orang kata slow sikit, sebab ada selain daripada kecacatan anggota, ada juga kumpulan lembam, tapi nak jadi urusan sosial. Jadi kita nampak sebenarnya kita cuma perlu ulang-ulang dan kita reducekan tone bercakap kita supaya mereka dapat memahami. Dia bukan tak faham langsung, dia faham, tapi kita kena repeat 2-3 kali. Jadi saya rasa itu adalah latihan terbaik untuk saya, dan saya rasa lepas ni saya dah orang kata bersedia kalau diberi untuk orang kata peluang untuk melatih usahawan OKU ni, sebab kita now dah 2 cohort saya dah buat untuk 2 minggu. Kita dah nampak rentak dia, macam mana kita dah boleh baca bila kita nampak perbezaan bila mereka membuat pembentangan kan, kita nampak pemahaman mereka. Jadi mungkin Zam ada pendapat macam mana model perusahaan sosial ni dari segi kita memberi peluang kepada kumpulan sasar yang telah dikenal pasti, tapi macam mana
peranan dalam kita orang kata nak unitekan orang orang kata Malaysian citizen ni lah yang terlibat lah kan. yang terlibat. So antara salah satu topik daripada kelas ya, kita khusus asas kesanan social enterprise ni yang kita bagi tahu kepada peserta yang berhasrat ingin menjadi social entrepreneur, mereka kena buat journaling. Sebab dia orang tanya, coach, macam mana orang nak tahu I buat apa? So saya cakap, okay, kita kata zaman sekarang mungkin zaman hujung jari, maklumat di hujung jari ataupun social media dan sebagainya, maka journaling adalah salah satu daripada perkara yang mereka perlu buat. So setiap apa saja aktiviti yang mereka buat, mereka paparkan supaya orang luar boleh baca, dan dari situ sebenarnya menarik minat golongan yang nak bekerjasama. So satu pasal journaling. Okay, so kalau you buat something dan orang tak tahu, susah juga. Kemudian macam Anja cakap lah, dah tolong ramai orang, banyak orang, yang tu memang rasa macam bila kena tu rasa berdesing. Saya cakap, ramai orang, banyak orang, you record tak? You record tak impact you tu? Berapa orang yang you dah latih? Berapa orang yang you dah bantu? Berapa orang yang you dah ambil bekerja? Berapa banyak you dah habis and all that? Rupanya tak catat, Betul. tak record, Tak ada data. Tak ada data. So kita tak kata macam ya you nak tolong orang tapi tak ada bukti. Tak ada sokongan, dokumen sokongan. So saya cakap, latihlah diri untuk record semua benda ni. Satu sen perbelanjaan dikeluarkan pun kita kira. Kalau you kata macam saya dah tolong ramai orang, saya tanya berapa orang? Tak ada. Terus blur kan. Terus blur. So ada dua benda kita fikir kita perlu jadi lebih bersistematik. So kita sebagai perusahaan sosial, kita dulu. Dia mula dengan kita dulu. You jangan kata macam kenapa orang ni tak buat ni, orang ni tak buat. Dari kita, dari dalaman organisasi kita ataupun perniagaan kita buat tak benda tu semua. Supaya kita, orang kata macam ni kita nak menarik orang yang ni datang kat kita. Nak jadi sebahagian daripada kita. Semua ni adalah melalui storytelling lah, penceritaan you. Tapi benda-benda ni bila cakap blog tak boleh access kan. Sekarang zaman social media, pakailah apa yang you selesa. Channel-channel jadi ada. bila berlaku situasi ingin memohon penarafan, tak ada, nak cari benda tu semua tak ada. So saya cakap macam mana tahu you nak jadi social entrepreneur ke tak? Sebab you bukan kerja solo. Kan, solo, semua benda you buat sendiri semua tak. Di zaman ni kita fikir kita ada networking, kita ada jaringan, kita ada connection, and then kita ada support system. Kemudian kita ada juga pejuang-pejuang yang dah lama dah, yang baru, tapi tak kenal. Tak kenal, dah rasa macam aku je yang buat baik. Setuju Zam, sebab kadang-kadang saya sendiri ditanya oleh beberapa, yelah ada dah yang suara-suara halus di luar tu kan, yang kata kenapa SE ni asyik dapat aja, yang baru ni dapat geram besar lah. Okey lah, saya mungkin nak menjawab jugalah pertanyaan-pertanyaan tu. Salah satu perusahaan sosial yang saya sangat respect, hormati, sahabat saya Kuhen yang memperkenalkan, yang antara co-founder Masa Lawil. Dia memang fokus dalam memperkasakan belia berisiko tinggi yang daripada bekas-bekas gangster, dilatih untuk sektor F&B kan. Daripada bawah dia belajar macam mana nak uruskan kedai, nak jaga kebersihan restoran, macam mana nak komunikasi, memasak, SOP semua ada. Jadi sehingga kan dia dapat exit, dan bisnes tu sendiri, perusahaan sosial tu diketuai oleh golongan sasar dia juga. Ini memang susahlah kita nak ikut, sebab sebenarnya perusahaan sosial ni bila kita create, kita nak exit, kita nak golongan sasar kita pula yang boleh sambung benda tu. Bukan untuk selama-lamanya nak ada bangunan, tower, menara itu ini kan. Boleh je sebenarnya, tak salah pun. Tapi saya suka dari situ terlahirlah Pepper Lab, yang mana baru-baru ini saya memang banggalah bila dia dapat, orang kata, dana besar juga daripada khazanah. Memang orang tanya, saya belum apa-apa, saya tak tahu cerita tu, dah tahu dah ada orang share link kat saya, macam mana dia dapat. Memang terus terang saya cakap 5 juta tu bukan wang yang kecil, tetapi tengok effort yang dilakukan, apa strategi yang dijalankan, apakah orang kata nilai sosial, ekonomi sosial yang telah orang kata yang bakal dihasilkan. Dan hari ni kita dapat jawapan dia Zam, sebab
sale daripada pendapatan yang didapat secara kumpulan lah, lebih dari 1 juta rasanya kalau saya tak silap lah. Jadi saya rasa inilah orang kata perusahaan sosial seperti Paper Lab ni lah yang dapat orang kata memberi perubahan sosial yang besar kepada sektor, maksudnya macam kumpulan B40, sebab program dia program dapur digital, maksudnya dia work dengan hampir 10 PPR, kawasan PPR di Kuala Lumpur wilayah Persekutuan, dan saya pernah juga terlibat salah seorang trainer lah dalam kita melatih usahawan dapur digital di setiap PPR dekat Kuala Lumpur ni. Jadi saya nampak ini yang unitekan setiap PPR ni, yang maksudnya antara resepi yang penting dalam kita nak menghasilkan perpaduan. Sebab dia menghubungkan dengan dunia corporate, sektor-sektor luar untuk mengenali apa dapur digital punya peranan dan bagaimana kerjasama ni orang kata dengan maklumat-maklumat yang disebarkan dapat meningkatkan pendapatan wanita-wanita yang terlibat. Jadi saya rasa banyak lagi lah, saya kata macam antara contoh terbaik lah untuk Sempena Hari Malaysia ni kan, kita ketengahkan semua ejen-ejen perubahan ni, cerita-cerita mereka ni kena ambil tahu, kena tahu, dan kita perlu ambil macam-macam channel lah untuk orang kata kongsikan kisah kejayaan mereka. Itulah mungkin siapa lagi Zam rasa perusahaan sosial yang main peranan ni. Saya baru dapat maklumat yang salah satu social enterprise ni Rekayu. Rekayu juga dah memberi latihan dan memberi impact kepada lebih 200 belia. Menjadi tukang kayu. Kita tak congkel kan. So besides orang kata buat perabot, takkan dia je yang nak buat kan. So dia latih belia yang berminat kerja tukang-tukang ni, pertukangan ni. Rupanya dah melatih lebih 200 belia, dan yang amazingnya bekerja rapat dengan pejabat parliamentary. So identify members of parliament tu punya kawasan. Dari situ dia orang dapatkan golongan sasaran yang sepatutnya. Dan mereka mendapat latihan, dan lepas tu dia orang boleh buat sendiri. Dia orang boleh menjalankan perniagaan perabot secara komersial dengan pengetahuan sebagai pertukangan tu. So I didn't know, I mean ramai tu kan yang dia boleh impact. So tapi cara bergerak kena lebih berstrategi lah. Sebab macam mana nak cari kan golongan sasaran tu kan. So bekerja dengan setiap pejabat parlimen. Dari situ mereka boleh bagi orang kata golongan sasaran yang diperlukan. So saya rasa macam agak mengagumkan. Dalam diam-diam boleh buat benda tu. So itulah, cumanya adalah kesedihan ni kan, kadang-kadang tak dapat support kan. Tak dapat sokongan tu yang sedih itulah. Kita tahulah kita ramai kawan yang sedihnya nak buat benda ni tak ada dapatkan sokongan kan. And then surprisingly lah, kadang-kadang bajetnya sikit sangat, kecil sangat. Itulah tu yang sedih dia. Tapi I kata tak apa, just move on. Keep continue lah buat benda tu kan. Sebab saya pun tak tahu yang sebenarnya impact dia lagi besar. Betul. I ingat menghasilkan perabot daripada pellet tu saja. Rupanya dia melatih pertukangan tu. Saya setuju sebab saya sendiri mewakili Atina. Rasanya kita kena orang kata luas kita punya saluran-saluran yang kita guna untuk dekatkan kita dengan golongan sasar. Antaranya yang kami pernah orang kata, kalau plan A tak dapat, kita hubungi jabatan ni tak dapat sokongan, tak apa. Jangan kata mungkin kita tak tahu cara dia, kita tak tahu kekangan dia, cabaran dia. Jadi kita guna plan B. Macam kami pernah menghubungilah YB kawasan tu, just sebab kita kata kita ada sebahagian dana untuk jalankan projek ni, tetapi kita perlukan komuniti ni sebab komuniti tu memang kategori dalam kumpulan sasar kita kan. Jadi kita memang perlukanlah kerjasama. Dan so far saya rasa tak pernah lagi, saya kata mungkin 90-10 tu memang saya dapat sokongan. Yang mungkin satu tu sebab timing tak kena, dia pun mungkin jadual dah penuh, dia pun tak dapat nak lihat. Jadi kita tak bolehkan salah. Yang penting kita kena ada strategi macam mana kita nak dekat dengan kumpulan sasaran. Jadi saya rasa daripada perbincangan kita ni lah kan, bagaimana sebenarnya
dan kita kena mengenali apa itu perusahaan sosial, macam mana nak dapatkan, nak kata kita ni perusahaan sosial, matlamat dia, kumpulan sasar yang kita perlu kenal pasti, cabaran memang banyak lah tadi kan, hangat lah bila kita perkatakan tadi, dan bagaimana sebenarnya akhirnya kita nampak perusahaan sosial ni main peranan yang sangat penting dalam orang kata unite kan sempena Hari Malaysia ni. Sekali lagi kan kita ulang, kita program kita ni pun bersempena Hari Malaysia, dan baru kita lihat selain daripada acara makan yang menyatukan rakyat Malaysia, sukan menyatukan rakyat Malaysia, hari liburan ataupun perayaan-perayaan tertentu merapatkan. Sebenarnya perusahaan sosial pun sama, lagi besar gap dia sebab kita lebih inklusif, kita tak mengasingkan orang golongan tertentu. Kita lagi mendekatkan kita dengan kumpulan-kumpulan sasar yang telah dikenal pasti. Jadi saya rasa memang sesuai lah dengan kita nak bercakap tentang unity ni kan secara lebih mendalam lah, Zam, dengan menggunakan pendekatan perusahaan sosial itu sendiri. Ya, sebab alhamdulillah Malaysia masyarakat majmuk. Jadi kita tak dan sekarang saya rasa keharmonian tu memang dah wujud kan. Semua mahu benda yang sama, semua mahu kehidupan yang macam mana, yang berkualiti. Kemudian tak percaya tengoklah kan, satu situasi berlaku, ramai je orang datang ke depan dan membantu. So cumanya bila melihat dari segi perniagaan, kita nak supaya dia lestari je, dia kekal bertahan lama. Jadi bagi saya yang nak menjadi ejen perubahan tu, dia itulah kena ada daya juang dan daya tahan yang sangat tinggi. Sebab dia yang dia perjuangkan tu adalah benda yang dekat dengan dia. Hanya dia je yang tahu apa yang dia nak. Jadi kalau kata saya cakap macam ni, tapi dia rasa dia nak buat benda ni macam ni. So daya juang dan daya tahan seseorang usahawan tu lah yang membuatkan dia boleh kekal lama. Sebab otherwise dia jadi sekejap je, bermusim je. Lepas tu dia rasa macam dah patah semangat. Especially bila tak dapat sokongan kan, rasa tak nak buat dah. Tapi dia tak tahu tanpa sokongan ke, ada sokongan ke, kita teruskan je. Sampailah Tuhan akan bagi kita orang kata berita-berita gembira selepas itu. So, rasanya sejam ni memang banyak kita dah kupas, harapnya lah kan. Dan saya memang sangat berterima kasih pada yang menonton acara kita sepanjang 1 jam ni. Dan saya rasa kami pun dah menyampaikan harapan-harapan kami dan terima kasih kami kepada, sekali lagi kepada pihak kerajaan yang sangat orang kata menyokong agenda perusahaan sosial ni. Tak henti-henti nak mendidik, nak mengajak usahawan di luar sana untuk melihat kat mana mereka boleh main peranan dalam memberi, orang kata sebagai ejen perubah. Dan again kita terima kasih kepada Institut Kerusahaan Negara, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan yang menjadi agensi yang telah dilantik untuk memberi latihan untuk dan boleh orang kata lihatlah di website sentiasa atau social media tentang program-program yang akan dianjurkan. Dan saya rasa 2026 nanti mungkin banyak lagi program-program latihan untuk kerusahaan sosial ni kan, Zam? InsyaAllah kita pun harap kita selari dan seiring dengan hasrat kerajaan. So sama-sama kita cuba capai, kerana kita tahu yang akan menerima manfaat ni dan dia jadi macam kata snowball kan, kecil lama-lama dia snowball jadi besar. Dan akhirnya benda tu jadi sangat common, benda tu isu yang sangat common. Jadi tak ada lagi orang mengasingkan diri daripada golongan sasaran ni, dan tak ada lagi orang merasakan golongan sasaran ni pandai-pandai dia lah, sebab sebenarnya mereka perlu dibantu, kita tak tahu. Jadi bila seorang dah buat, lama-lama dia akan bagi ripple effect yang sangat bagus. That said, kalau kita mula daripada kita, bantu seorang ke bantu 2 orang ke, it still membantu. Jangan fikir macam lah seorang je, 2 orang je kan. Sebenarnya besar impact dia. You tak tahu, sebab meningkatkan kehidupan mereka ni bagi kita satu kejayaan besar untuk dia kan. Sebab kalau tak, dia asyik mengharapkan kita kan, tapi akhirnya dia dah boleh berdikari macam tu. Okey, mungkin para penonton boleh melayari website
semy.my ataupun masuk ke social media InScan di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Akhir kata, jadilah usahawan berilmu. Jom join InScan. Jumpa lagi. Jadilah usahawan, penuh ilmu di jiwa. Mari ke hadapan, bawa semangat membara. Oh say what? Jadilah usahawan berilmu.